Okey. Okey, dah mulai. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke edisi ke-9 American Life melalui TikTok. Hari ni kita mula sedikit lewat tapi tak apalah, lewat 5 minit je. Jadi terus pada kebiasaan kita, yang mana setiap satu siaran live ni kita bermula dengan cerita-cerita lama daripada senarai 121 perjalanan menurut kronologi dari tahun 1989 hingga 2021. Okey, ngadap sini. Okey. Sekarang sudah sampai giliran perjalanan ke 46 Minggu lepas kita dah cover projek buku kereta api. Malah sampai buku kereta api keluar awal tahun 2011 kita dah cover. Yang ni kita pergi pada ni, siri ziarah Al-Rashid ke makam lama Perak komplit. Okay. Perjalanan ni berlaku pada April 2010 Ni tengok gambar ni. Gambar saya dengan ni anak saya Rashid. Rashid masa ni umur berapa bulan Mei bulan 5 daripada dalam 7 bulan tu. Okay. Jadi kita terus pergi pada link ni satu persatu Saya start daripada yang mula yang ini. Terima kasih kepada yang join kita Okey. Assalamualaikum. Okey. Tajuk yang ni perjalanan malam ke Kuala Kangsar. Ni tengok gambar-gambar malam Seperti telah disebut berkali dalam artikel-artikel sebelumnya, perjalanan ke Perak ini asalnya mahu dibuat pada 26 Februari, Hari Maulid Rasul. Sebaliknya, saya, isteri dan anak pergi ke Aceh untuk menyambut dengan dipelak. Setelah berapa lama barulah perjalanan ke Perak dapat direalisasikan. Apapun, perjalanan ini dirancang lebih 2 bulan lalu setelah mendapat tahu. Lebih 2 bulan lalu maksudnya masa ni April, 2 bulan sebelum April 2008 28 bulan ni. Dirancang lebih 2 bulan lalu setelah mendapat tahu identiti alternatif ini saya tak cerita sangat identiti alternatif Sultan Perak ni. Kan? Untuk pengetahuan, setelah membuat artikel itu berserta sebuah artikel berkaitan, baru kami mendapat jemputan untuk menyambut bulan Rasul di Perak secara tiba-tiba. Artinya, saya dapat satu artikel ni. Saya tak nak ulas lagi lah. Jalan semakin terang, kaitan sebenar kerabat derajat Aceh Bugis dalam Pertuan Perak. Kan? Lepas selesai artikel ni, tiba-tiba dapat jemputan pergi menyambut bulan Rasul di Perak. Maka sambutan di Perak dan perjalanan ke Perak ini sebenarnya adalah ada kaitan. Kita dalam edisi lalu edisi keberapa ada cerita pasal perjalanan Perak ni. Elok juga cerita Maulid Rasul di Aceh disambung sini pula. Okey. Ini gambar ni nampak. Ni gambar dua-dua gambar di atas menunjukkan anak isteri saya. Dua gambar yang atas ni kan, yang ini di hadapan Masjid Syekh Ismail, Ulu Benam, 200 meter dari sepanjang utara Selangor. Saya terasa harus singgah dahulu sebelum masuk ke Perak melalui Tanjung Malim. Ini saya tak nak ulas yang pasal identiti alternatif ni, sini ada cerita lain Itu saya tak nak ulas sangat. Ini tentang apa yang saya lihat masa itulah, bahawa seorang itu kemungkinan memakai beberapa identiti. Saya tak nak ulas lagi dah benda tu. Benda tu dah macam pada saya baik tutup cerita. Jadi lepas tu kita pun masuk ke Kuala Kangsar. Kan? Masuk Kuala Kangsar ni, singgah tempat ni ada satu makam ni, ada nama dia kata makam Syekh Abdul Kadir. Saya pernah dapat mimpi yang menyatakan itu makam persinggahan Sultan Nur Allah Syekh Abdul Kadir Jilani. Betul atau tidak, saya sekarang dah tak nak ulas lagi benda ni sekarang, dah malah dah. Kan? Memandangkan masa tu sudah begitu lama tidak ke Perak, selain Teluk Intan, ada begitu Intan kan? Saya telah membuat keputusan, kali ini saya akan menziarahi makam setiap orang Sultan Perak yang ada. Selain beberapa makam lain yang patut. Untuk pengetahuan, terdapat usulan makam Sultan Perak, 2 usulan makam Sultan Perak di sepanjang Sungai Perak. Satu daripadanya makam tanda. 4 orang sultan pula dimakamkan di luar negeri.
Masa cerita ni, zaman ni tahun 2010 ni, masa ni Sultan Azlan ada lagi Sultan ke-34 Perak kan. Sekarang dah ada 30 makam lah. Setakat itu saya pernah melihat semua makam Sultan di Perak kecuali 5. Antara 5 itu, cuma satu saja yang agak mudah temui. Saya saja terlepas pandang walaupun berjaya makam Sultan lain berdekatan. 4 lagi makam susah untuk dicapai melalui kenderaan. Satu pun terletak di atas pulau tengah sungai. Ini saya sebut yang Syekh Abdul Qadir tadi lah. Saya dah pernah cerita dulu, lepas tu kita pun bergerak. Kan? Saya, yang ini saya tak nak ulas sangat apa yang saya sebut sini. Lepas tu kita pun bermalam di surau ini, di Kampung Temong. Ni tengok gambar. Kita tidur masa ni. Kebetulan dia punya ni semua kain kuning lah. Beginilah keadaan dalamnya. Seingat saya surau ini dahulu berwarna biru. Kemudian terbiar buat satu jangka waktu. Kini ia kelihatan cantik terbela. Seluruh bangunan dicap kuning kejinggaan. Malah kain langsung ini pun berwarna super. Okey, so kita seterusnya. Okey. Tajuk yang ini, Sembilan makam sultan dan lain-lain di Kuala Kangsar. Okey, ni surau tadi tempat kami malam. Ni keesokan paginya. Ni Rashid tengah berangkat lagi ni. Rashid umur 7 bulan sini. Lepas tu kami pun bersiap nak keluar. Entah kenapa terasa nak berjalan hingga ke Cegah-Galah. Ni sebenarnya Perak di belah Cegah-Galah, lepas tu berpikati. Sebenarnya kami berjalan hingga ke Cegah-Galah untuk mencari kedai atau warung untuk makan pagi. Tengok tak pula. Terpaksalah berpatah balik hingga ke hampir ke surau sebelum mengambil jalan ke Kati, pekan kecil terdekat. Selesai sarapan baru mencari makam Tok Temong. Tok Temong ni Rashid ni. Lepas tu mengambil jalan lama ke Ipoh untuk menyeberang Sungai Perak masuk ke Kota Lama kanan. Ni makam tanda ni. Makam tanda Sultan Kedua Perak. Dia katakan gaib dan semasa solat jemaat pada tahun 1577. Bayangkan. Dekat 500 tahun dulu. Ni Rashid tidur kejap. Rashid baby ni. Lepas tu kita pun lalu jalan bawah-bawah ni. Lalu bawah jambatan. Sambil tu tengok ni. Nampak Kuala Kangsar di seberang. Ni di Sayung. Ada masjid tingkat ni. Lalu Sayung, ni ada tempat labu. Sehingga beli buah tangan. Lepas tu masuk jalan-jalan. Ini saya nak cari. Saya saja je Kuala Sungai Sayung. Ada satu cerita lama tapi saya tak payah panjangkan di sini lah. Kenapa special Sungai Sayung ni. Kemudian pergi masjid ni. Masjid Sungai Tengah. Di sini terdapat makam Sultan Yusuf I. Sultan ke-7 Perak yang bertata pada tahun 1887. Dekat Sayung juga ada makam Sultan Ali. Sultan ke-24 Perak bertata tahun berapa. Tapi dia sampai baginda mangkat tahun 1871. Lepas tu singgah kedai ni. Kedai ni kita suka makan laksa sarang. Laksa deris Laksa Idris laksa deris. Kita suka makan laksa sarang dengan minum air ni. Air cincau 3 rasa ni apa semua. Cincau 3 layer. 3 layer. Lepas tu bawa seberang jambatan ke Bandar Kuala Kangsar. Sehingga ni ada satu makam di kawasan ni, Temenggung Wan Hassan. Temenggung Wan Hassan ni Temenggung Perak semasa zaman Kerajaan Pangkor 1874 tu. Di apa nama, dia seberang di Kota Lama kanan sana ada makam adindanya Temenggung Wan Hussein. Lepas tu kita pun bergerak ke Bukit Candan. Ziarah ke makam Daeng Seli. Daeng Seli ni dia keturunan Majelela datang dari sini lah, Majel Perak. Datuk Majelela adalah daripada anak cucu Daeng Seli. Lepas tu singgahlah di sini ni satu istana lama yang telah dijadikan muzium. Ni di Masjid Bukit Candan.
Masjid Ubudiah. Ni Rashid tidur lagi. Lepas tu kita singgah ke makam Diri Raja di sebelah ini. Di mana terdapat makam 7 orang sultan. Sekarang 8 campur Sultan Azlan. Masa ni Sultan Azlan masih masih hidup lagi. Dan juga di sini terdapat makam direct moyang saya. Ini saya boleh tunjuk lah. Makam Laksamana Muhammad Amin. Ni Raja tahu dia. Asman pun masih ada lagi maksudnya. Raja Asman pun ya. Ni makam Laksamana Muhammad Amin. Kat sini ya. Okey. Terus lepas jam 3 baru sedia untuk meninggalkan Kuala Kangsar. Kan? Misi di sini boleh dikira, misi di situlah boleh dikira selesai. Selain 2 makam sultan di Sayong, 7 di Bukit Candan dan 1 makam tanda di Kota Lama Kanan. Kami juga sudah menyelesaikan makam Tok Temong dan Sri dan Laksamana Muhammad Amin. Kan? Demi memperolehi pertalian juga mengenalkan anak kami Muhammad Al-Nur Rashid sebagai ahli keluarga baru yang akan meneruskan perjuangan, insya-Allah. Setelah setahun setengah tiap Kuala Kangsar, lawatan terbaru jadi lebih bermakna dan kehadiran anak kecil dan menambah kecil. Alhamdulillah. Setengah Masa ni, yalah. Jadi masa ni Rashid first time bawa jalan ni. Jalan ke Perak ni. Okay. Ni gambar Rashid tahun 2019 ni. Tadi gambar dia baby. Okay. Lepas tu selesai misi di Kuala Kangsar, kami mengambil jalan ke Beruas, Parit, Lumut. Ni ada masjid, kita singgah sebelum ke Pekan Manung. Pekan Manung, lepas tu pergi Kampung Semat. Kampung Semat ni, ada jeti ni, seberang ni pulau Pulau ni ada makam Sultan keempat Perak. Pulau ni panjang, pulau tu dia macam panjang pipih gitu 2 kilometer panjang dia. Ni ada jeti seberang tu. Tapi susah, orang macam tak ada bot pergi ke sana. Kena pergi patah balik ke Pekan Manung. Lepas tu baru kita dapat. Maka sampailah kita ke makam Sultan Tajul Arifin. Ni. Ni Pulau Semat. Ni ada video sikit. Saya tak payah ulang tayang lah. Nanti kan tak terpaksa kena kata kita ciplak material lah pula. Lepas tu di kampung tu ada juga satu masjid ni. Masa ni kamera saya tiba-tiba menghadapi masalah. Kenapa jadi macam tak tahu, kena saya matahari kuat ke apa ke tak tahu. Kan? Ini ada cerita ni yang saya tak perlu ulas lah. Okay. Yang ini lima makam sultan di sekitar Water. Ini seterusnya. Sambung cerita. Dari Tanjung Belanja, kami mengambil jambatan menjambangi Sungai Perak untuk menghala ke Parit. Di sini, di situlah maksudnya, teringat sesuatu yang berlaku 9 tahun lalu. Selepas selesai menziarahi makam-makam di sekitar Kuala Kangsar, sekitar Oktober 2021, masa kali pertama keluar mengembara untuk menziarahi makam lama, saya pun mengulat langkah kembali ke Kuala Lumpur. Kerana besok nak masuk kerja dah lepas cuti minggu. Semasa menjambangi Sungai Perak, dari belah sini tiba-tiba terbetik satu nama dalam hati. Muhammad Al-Nur Rashid. Tiba-tiba dia macam masuk dalam hati. Kan? Entah nama siapa tiba-tiba ia muncul. Ini ngada abang lah bercerita kan. Jadi bayangkan kan. Masa tu first time saya ziarah makam-makam ni. Sebab baru nak ambil tahu. Masa tu lepas jumpa arwah nenek saya lepas 3 tahun tak singgah rumah, tak ziarah di Raup. Kemudian baru buka cerita sikit pasal keturunan ni. Dulu saya tak ambil tahu. Masa tu lah first time saya ziarah makam. Jadi dah 2-3 hari. Berapa hari saya pun dah lupa kan. Dah lupa dah. Saya ingat 3 hari di Raup. Lepas tu di Perak tu 2-3 hari juga. Kemudian nak balik sebab besoknya nak masuk kerja. Jadi bawa motor. Saya bawa motor besar. Seorang. Lalu kat jambatan, tiba-tiba macam ni je Muhammad Al-Nur Rashid keluar dalam hati. Saya tak tahu apa. Kan? Tak tahu kenapa nama tu. Lepas tu apabila isteri lama saya dulu lah, disahkan hamil tahun 2002. Saya pun menyimpan nama untuk anak yang bakal lahir. Ternyata anak yang keluar adalah seorang perempuan. Kan?
Jadi masa tu saya dah, lepas tu berlakulah macam-macam yang menyebabkan saya meninggalkan kerja, meninggalkan keluarga dan sebagainya. Kemudian saya pergi ke Aceh first time masa perang tahun 2004, bulan Januari, sebelum tsunami. Tsunami Disember, 26 Disember kan. Lepas tu daripada situ saya gunakan latar belakang perjalanan tu untuk membuat buku Petualang ke Aceh, trilogi. Jadi bila asalnya saya nak buat cerita direct pasal sejarah Aceh yang saya tahu kaitan dengan Perak semuanya. Lepas tu saya diberitahu elok dibuat dalam bentuk novel. Bila buat dalam bentuk novel, saya tambah, saya masukkan banyak perkara yang terbuku dalam hati saya dan pengalaman sebenar hidup, tapi saya olah jadi seolah-olah in fiction kan. Jadi saya sebenarnya menceritakan pengalaman hidup sebenar saya, tapi saya memfictionkan diri saya. Saya pakai nama Muhammad Ali Murashid tu, padahal merujuk pada diri saya. Itulah yang berlaku dalam trilogi Petualang ke Aceh yang akhirnya terbit pada, yang pertama terbit pada Jun 2006, yang kedua sambungannya terbit pada Mei 2007, dan lepas tu yang ketiga kan, untuk complete the series, trilogi itu terbit pada November 2007. Jadi saya pakai nama tu sebagai watak. Lepas tu bila saya dah lepas cerita tu, barulah hidup saya macam lebih stable. Lebih stable dan tu. Okey. Tidak? Tunggu apa ni? So lepas tu sampai ni, tadi jambatan tadi sebelum Pekan Parit kan? Sampai Pekan Parit. Ni saya punya kamera ni tau. Dia ada masalah lah masa tu. Tapi tak apalah. Lepas tu ni di simpang di botol kanan, jalan ke Ipoh ke Lumut gitu. Ni ada makam Sultan Muzaffar III, Sultan ke-13 Perak. Pemerintah 728 hingga 752 kita berziarah. Ni adalah cerita saya, apa Sultan pada saya melambangkan kemunculan satu era ni, saya tak payah ulang sangat lah kan. Lepas tu okey, ini di Pekan Botol Kanan. Ini ada signboard ni, ada 2 makam Sultan sebenarnya di situ. Kita pun pergilah ziarah dekat belakang sana. Saya tak tunjuk gambar. Kemudian tunggu selatan lagi, makam Sultan Muzaffar Shah II. Nama sama tapi ini Sultan ke-10 Perak, memerintah 1636-1653. Artinya dalam 1 abad lebih awal daripada Sultan Muzaffar Shah III kan. Ini di makamnya. Saya ingat first time sampai dulu ada busuk-busuk kat sini kan. Pergi sini pun macam suspense, sebab dalam satu je makam dalam kawasan kelapa sawit, jauh dari rumah orang. Lepas tu baru pergi ke makam Sultan Muzaffar Shah I. Beza lah Sultan Muzaffar Shah I ni Sultan pertama Perak, memerintah 1528 hingga 1549. Jadi seabad sebelum Perak lagi. Ini di makam tu. Okey, habis cerita yang ni. Kita berat lagi ke depan. Okey. Okey, tajuk ni 7 makam Sultan di sekitar Kampung Gajah. Ini lepas ni kita tidur mana masa ni? Apa tak ingat dah. Kita dah bangun daripada masjid sebenarnya Kita tidur masjid mana dah tak ingat dah. Ke Pasar Salak? Kita Pasar Salak. Dekat mana ni? Sekejap. Gajah. Pagi selepas subuh Ahad 11 April. Oh. Ada sebab. Masjid Pagi ni. selepas subuh Ahad 11 April 2010. Kami anak-anak pun bersedia menyambung ziarah. Jika di Kuala Kangsar, kami bermalam di surau di Kampung Temung. Kali ini di Masjid Jami' Kampung Gajah. Tentang Masjid Jami' Kampung Gajah ni, saya tunjuk dulu video sekitar Pencah Pangkor. Berapa orang yang ikut kita berjalan-jalan ni, ziarah-ziarah makam dan tempat bersejarah. Kami semua bermalam di masjid itu. Tahun 2008 masa tu kan. Ni bermalam dengan baby sekali. First time baby malam kat sini kan. Oleh kerana kami keluar awal, rasanya elok berjalan-jalan dahulu ke Pasir Salak. Dia pergi Pasir Salak. Masjid lama Pasir Salak Ni ada Tugu Perjuangan Melayu Betul keluar balik ke arah Kampung Gajah.
baru mula menziarahi makam. Di kampung, start dengan kampung Melayu, Pulau 3. 7 km ke utara Kampung Gajah. Ni ada signboard ni menunjukkan ada 2 makam sultan. Semua, Ada 2 makam sultan di sini tak dirawat. dan seorang ulama Yang ini makam sultan mana ni? Saya kena tengok sini. Beza yang Sultan ke-8 Sultan Mahmud Shah sembok dia. memerintah 1607 hingga 1630 dan Sultan ke-14 Sultan Mahmud Shah memerintah 1742 hingga 1743. Okey. Masa tu saya berjalan tu saya bawa buku ni. Tempat-tempat bersejarah Perak Ni York the Royal York. York pula. York. The Royal York. Okey. Lepas tu ada lagi papan tanda, ada 1 2 3 makam lagi. 3 makam di Sultan di Kampung Jawa. Yang ini makam Sultan ke-11 Sultan Mahmud Iskandar memerintah 1653 hingga 1710 dengan Sultan ke-12 Sultan Alauddin Mughayat Shah. Ni nama lebih kurang macam nama belah Aceh ni. Memerintah 1720 hingga 1728. Kan? Masa ni bersemak semua kita pergi banyak bersemak ni. Lepas tu jalan lagi 100 meter ke latar ini. Makam Sultan Ahmad Tajuddin macam ni Sultan ketiga Perak memerintah 1577 hingga 1588. Tak jauh dari situ terdapat makam Megat Trawis. Cuma saya dah lupa. Megat Trawis sebenarnya 2 Yang ni Megat Trawis 1 ke 2 saya dah lupa. Ada dekat situ. Tak payah tunjuk sangat lah. Lepas tu sehingga ni ada masjid Tok Jabar. Teringat rumah ibu saudara tempat saya menumpang di Ampang sebelum berkahwin lagi. Penghujung 2008. Ibu saudara yang suaminya merupakan cucu kepada Tok Jabar. Rupanya memang ni. Ini Tok Jabar ni. Tok Jabar ni. Tok Jabar sama? Sama lah. Tok Jabar lah. Oh, Encik ni Uncle Kari punya atuk. Kan Uncle. Apa nama. Hanif Omar. Ketua Polis Negara. Tok Nenek Omar. Kan. Atuk dia Tok Jabar. Jadi. Ada Hanif Omar ni. Ada sepupu dia. Bapa adik-beradik. Cucu-cucu Tok Jabar. Suami pada adik mak saya. Jadi keturunan Tok Jabar lah. Kan. Diorang ni. Jadi kalau macam Tun Hanif tu, Uncle Hanif tu, kadang-kadang kita jumpa lah dalam majlis keluarga. Kan. Tapi saya ingat ni, walaupun yang sini keturunan dia ni ada kena dengan keluarga Mahaji Lela. Dikatakan bahawa Tok Jabar ni dengan Mahaji Lela yang kena gantung, yang bunuh Baj tu, adik-beradik. Tapi ada mengatakan adik-beradik lain bapa. Mak sama. Allah tapi adik-beradik. Kan. Tapi saya ingat Tun Hanif pernah cakap dengan saya, dia juga ada darah belah Laksamana. Masa dia budak-budak dulu dia selalu pergi rumah Laksamana. Rumah Laksamana di Teluk Intan tu. Kan. Jadi dia tak sebut nama Laksamana, tapi kalau berdasarkan cerita dan zaman dia, kemungkinan besar Laksamana yang masukkan tu adalah Laksamana Razali, sepupu pada atuk saya. Bapa saya punya bapa punya sepupu. Okey, lepas tu sampai masjid tadi terletak di sebuah little lomba yang dibina menghadap kompleks sejarah Pasir Salah. Ada ke rumah tengok? Ada, okey. Kan? Lepas tu pergi selatan lagi kat Pulau Juar. Ada 2 lagi makam. Yang ini 2 makam sultan yang ada nama Muazzam. Tengok nasyid macam ni ikut je kan. Dia dalam satu ni makam Sultan Abdullah Muazzam Shah. Oh, sini bukan Sultan Abdullah, Sultan ke-19. Salah ni. Sepatutnya dia 20. Pasal tulis ni. Apa kena betul. Saya ambil peluang untuk betulkan sebenarnya bukan ke-19. 19 Sultan Abdul Malik. Kadang-kadang kita masa ni kita tak ingat lama. Kita boleh betulkan. Yalah, masa boleh betulkan. Alang-alang ni betul. Ini pun kadang-kadang kod dia dah. Okey. Sultan ke-20. 20th
Sultan ke-20. Dia Ada- lepas Abdul Malik Masud Shah. Ada nama bang, ada orang tanya. Lepas tu Sultan Muazzam lagi satu, Sultan Jaafar Muazzam Shah. Itu betul. Nombor 3. Ini betul. Ini bang ada orang tanya. Nama dia. Yang ni je Ini adalah ayahanda kepada Sultan Abdullah yang dibuang ke Pulau Seychelles itu. Mana? Yang tu. Ini Sultan Jaafar. Spelling? Sultan Jaafar ni kan. Semasa Sultan Jaafar ni lah moyang saya Muhammad Amin tu dilantik sebagai Alat Semanda Perak. Okey. Jadi yang belah ni yang lebih rapat golongan abang lah. Dah betul kan dah? Dah betul kan ni apa nak ni? Nama Justify. Apa dia? Muhammad Rizwan Alias. Apa dia? Betul ke tuan? Apa dia? Datuk Maharaja Pandak Lam mati digantung. Bukankah dia berjaya lepaskan diri? Pandak Lam punya keturunan ada kan? Dia keluar kangsar. Okey. Tak semua benda keluar cerita sayang. Tak Okey. semua benda keluar cerita. Kita jangan lepas cerita dengan orang senang-senang ya. Okey, mari sini. Ada. Dah betul kan? Okey. Dah betul kan tu? Dah. Safe? Betulkah? Betul Atau ke? tidak? Betul ke tuan? Okey, kalau tanya saya berdasarkan apa yang saya jumpa perjalanan saya, tak. Memang betul. Pandak Lam tu dapat melepaskan diri. Tapi jadi yang kena hukum dan digantung tu siapa? Di sini okey, saya tahu ada keturunan Pandak Lam yang terdapat di berkembang sekurang-kurangnya satu tempat. Saya rasa saya tak boleh cerita detail lah sebab itu rahsia dia orang. Dan saya kena amanah dengan rahsia orang. Kan? Cuma saya boleh katakan begini. Semasa zaman selepas Perjanjian Pankor, kemudian berlaku pembunuhan Birch. Perjanjian Pankor berlaku pada 20 Januari 1874. Birch dibunuh 2 November 1875. Masa Birch dibunuh tu, sebenarnya kalau ikutkan dia tak rancang lagi nak bunuh Birch ke apa. Memang dah diorang tengah melawan Inggeris, tapi taklah merancang nak bunuh sangat masa tu. Cuma nak cari jalan ala orang putih ni keluar. Kan? Selagi ada jalan yang diplomatik akan digunakan, tapi dah standby lah. Maksudnya kalau perlu perang dah standby dah. Sebenarnya dah standby. Okey. Tapi betul juga korang nak kata rancangan untuk bunuh. Mungkin saya kena betulkan rancangan untuk bunuh tu ada, tapi mungkin bukan hari tu. Sebab kalau ikutkan ada dikatakan berlaku mesyuarat yang ada nak cuba nak racun, ada pula main hantar benda kan. Ini saya boleh sambungkan cerita menarik yang sampai kepada saya ni adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdullah Zakaria. Maksudnya orang yang mengkaji sejarah harus tahulah siapa nama-nama besar dalam dunia sejarah ni. Saya anggap sebagai mahguru sejarah yang nombor 1 di Malaysia ni selepas Kuk Kai Kim, arwah Kuk Kai Kim. Jadi Prof Abdullah pernah cerita kat saya dan dia pernah cerita kat orang pun kan dalam majlis. Dia kata ada rancangan antaranya nak meracun makanan di rumah Birch. Birch masa tu dah duduk di apa nama tempat tu, Bandar Baru kan. Saya pun tak ingat macam mana hantar makanan, tapi ada usul. Tapi ada orang pecah lubang. Jadi Birch dapat tahu dia selamat. Itu. Kedua dia kata mainan tu memang hantar benda kan. Memang dikatakan ada Sultan Abdullah pun terlibat juga dalam upacara itu. Dia ceritalah kan. Hantar benda. Tapi Birch boleh dapat petua pula. Pelik Ni Sultan Abdullah pula. Prof Abdullah cerita kat saya. Saya kata Sultan Abdullah cerita pula. Kan. Lepas tu Prof Abdullah cerita, dia kata ada orang macam ni, orang Melayu lah beritahu. Kan? Dia orang letak rumah Birch ni, dia letak darah babi keliling. Betul tak betul orang, tapi yang cerita kat saya ni dan dia pun dah sampai kat orang adalah Profesor Abdullah Zakaria. Jadi dia kata benda yang dia hantar ni
hantu ke apa ke, bila dia pergi baru dia tak nak masuk. Macam tu sekali kan? Okey, tak apa. Lepas tu akhirnya berlakulah pembunuhan Birch. Jadi berlaku pembunuhan Birch walaupun dah memang dia orang nak bunuh Birch tapi sebenarnya taklah dirancang pagi itu Tidak dirancang pagi itu. Yang faham saya. Pagi itu Birch datang daripada mana entah, lepas membu ke apa, singgah di Pasir Salak, landing. Lepas tu keluar dia punya penterjemah dia Kerani Arsyad. Bukan moyang saya ada nama Arsyad juga, orang lain. Moyang saya orang kaya Arsyad bin Laksamana Muhammad Amin. Jangan confuse. Ini nama Arsyad juga, penterjemah. Dia tampal surat persiahan cukai yang baru. Maksudnya persiahan cukai ni orang pembesar tak boleh pungut, yang boleh pungut ejen British Dia tampal dekat tu. Lepas tu orang mana kata jangan tampal, dia tampal juga. Akhirnya kena kejar, lepas tu kena rodok kan. Okey. Pagi tu adalah raya kedua sebenarnya. Syawal memang raya kedua. Ini ada sebenarnya boleh dirujuk dalam catatan Birch catatan Birch ke catatan saya lupa, tapi boleh dirujuk. Memang ada. Jadi bayangkan dekat tu pun ada kan. Kalau kita pergi kat Pasir Salak tu. Tapi dia tak kata raya ke apa. Itu persiahan je. Jadi bayangkan dia orang datang buat persiahan tu pada pagi raya kedua. Provok orang Melayu. Jadi mengamuk nak bunuh tu, setahu saya tidak dirancang. Nak bunuh Birch tapi bukan begitu caranya masa tu. Yang tu memang dia orang macam dah cek pasal, kena bunuh Birch. Okey, faham. Lepas tu berlakunya perang Perak dengan British. Kan? Selepas pembunuhan tu, kemudian datang kan? Masa first round, serang Pasir Salak, askar British kalah. Lepas tu dia orang hantar lagi, dia orang apa semua. Lepas tu dia orang ni, ingat dia orang bila dia hantar askar, satu dia hantar yang sepuhnya apa daripada India dengan dia punya askar dengan yang sedia ada, yang polisnya apa semua, dan ada juga orang-orang Melayu yang menolong mereka. Melayu yang menolong mereka, faham saya bukanlah Melayu Perak itu sendiri, tapi dia orang ni pandai. Dia ambil, saya tak nak sebut bangsa-bangsa apalah, nanti jadi pertikaian, tapi faktanya memang ada. Maksudnya orang Melayu dia bersuku lain kan, yang juga dia nak survival dia bekerjasama dengan British. Saya tak nak sebutlah bangsa apa semua, tapi berlaku kan. Okey, fine. Jadi akhirnya orang Melayu kalah, berundur. Okay. Mahathir rela, kalau tak salah saya, berundur mengalir ke Ulu Perak nak masuk ke Kedah. Kan? Akhirnya cerita ditangkap. Tapi satu cerita yang membuat saya berfikir, kenapa jadi macam ni? Okay. Dikatakan bukan sebab yang terlibat membunuhnya antaranya adalah Datuk Sagor. Jadi Datuk Sagor ni bersembunyi di dalam perahu Sultan Abdullah. Okay, jadi ada satu hamba Allah ni, Said Masyahur. Said Masyahur ni nama yang besar. Said Masyahur ni pernah terlibat dalam perang Salada di Selangor daripada tahun 1860 lebih. Dia lagi lama dah perang saudara antara pihak Raja Mahdi. Raja Mahdi merupakan cucu kepada Sultan ketika Selangor, Sultan Muhammad Shah, dengan pihak Raja Abdullah. Raja Abdullah ni dia daripada keturunan yang Perani, daripada belah Riau sana. Tapi masih lagi bersaudara mara. Malah adinda Raja Abdullah, Raja Jumaat, berkahwin dengan, ini saya ingat insya-Allah, Raja Senai binti Sultan Muhammad, Sultan ketiga Selangor itu kan. So saudara mara juga bergandung, itu kata perang saudara. Kan? Jadi Said Masyhur pernah terlibat dalam perang ni. Kemudian saya tak tahu pasal apa dia kemudian masuk dalam Perak pula. Kan? Okey. Satu lagi nak sebut tentang Said Masyhur ni. Di Sarawak ada satu watak bernama Syarif Masyhur menentang Brooke, tapi akhirnya kalah, dibuang ke Singapura, lepas senyap. Kemudian bisa tengok gambar samalah. Cuma yang tak nampak muka dia. Okey. Jadi di Sarawak itu dikatakan namanya adalah
Syarif Masyahur Al-Qadri tak salah, keluarga Magal lain. Tapi di Selangor itu Syed Masyahur Al-Shahab. Apa pun kemudian terlibat ke Perak. Saya ada dalam catatan ni apa nama, sebelum berlaku perang ni, Syed Masyahur ni agak, saya tengok dia kenal, dia baik dengan moyang saya. Dengan apa nama, dengan orang kaya Asyad tu. Tapi orang kaya Asyad tu masih muda tau sebenarnya dia kan. Dan Syed Masyahur ni dah lebih tua. Dia memang orang hebat lah. Jadi yang saya pelik Syed Masyahur ni, Syed Masyahur menawarkan kepada British. Dia kata dia boleh tangkap Datuk Sagor yang bersembunyi di perahu Sultan Abdullah, Sultan Perak ketika itu, Sultan Keturunan Perak. Dan dia tangkap, dapat bawa. Saya nak cakap masa tu, saya rasa bila saya fikir balik kan, sedihnya rasa. Dia ni Syed lagi. Kenapa dia boleh tangkap Datuk Sagor tu? Daripada perahu Sultan Abdullah. Adalah sebab handalnya dia pergi dan ambil perahu sampai lepas Sultan Abdullah pun tak melawan ke apa kan. Saya tak tahu masa tu Laksana Muhammad Amin adakah di perahu tu atau perahu lain ke apa, saya tak tahu cerita. Saya tahu cuma tangkapnya. Kemudian masa tu saya macam munajat kan. Ini cerita ni samalah macam cerita Majlis Letter Saya munajat, ya Allah Tuhan kau apa cerita sebenarnya. Jadi saya diilhamkan. Betul tak betul wallahualam. Sebenarnya itu satu muslihat. Syarif Masyahur membawa satu tubuh badan yang serupa macam Datuk Sagor. Itulah yang diserahkan kepada British. Itulah yang dijatuhkan hukuman mati. Dalam sejarah mati. Padahal saya dah jumpa dan ditunjukkan bahawa ada sumber lain mengatakan Datuk Sagor hidup sampai 1930-an. Dan ada makamnya di Zara. Makam dia di belah-belah Lekir Mahal Kelumut sana. Saya dah ziarah. Kemudian ni. Jadi seperti halnya Majalela ni saya jumpa keturunan yang kemudian. Kan? Jadi bila menjawab persoalan tadi, apakah betul Majalela dihukum gantung? Kalau tanya saya berdasarkan sumber ni, taklah. Dia orang hantar orang serupa. Macam mana dia boleh buat orang serupa? Okey, saya cakap ini ilham betul tak betul Allah. Paling mudah, tahu tak paling mudah? Pakai hantu raya. Itu paling mudah. Hantu raya boleh bagi serupa, itulah hantar, pergilah gantung apa semua. Selesai. Kenapa kena buat macam tu? Sebab selagi tak dapat tangkap, selagi itu dikejar. Selagi dia kejar, British ni, kalau dia lalu contohnya kampung, dia pergi satu kampung, Majalela dekat sini tak? Ada nampak? Tak ada. Orang tak jawab, dia bakar kampung. Dia bunuh orang. Macam tu, memang betul. Jadi selagi tak dapat, dia akan bukan saja bertindak macam tu. Dia hancurkan, orang kata apa? Meluluh lunturkan bumi. Macam cerita Mak Kilau lah, yang filem. Macam kan. Mak Kilau kan dikatakan mati kan? Habis hancur kampung. Tapi akhirnya macam mana? Muncul, dia pakai watak lain, 1969, dia terpaksa declare dia di Mak Kilau. Sebab apa? Dia sepanjang-panjang dia menyembunyikan identiti, dia kahwin beberapa kali. Antaranya dia takut berlaku ada anak cucu dia berkahwin adik-beradik. Kan? Okey, itu jawapan persoalan tadi Okey, rentetan daripada tu dia cakap pula orang Jementah dia ada sertai tak? Dia sertai. Jementah sana kan. Itu pun satu persoalan juga. Sebab apa kan? Saya jumpa beberapa orang kata keturunan Majalela. Tapi duduk dari asal tangkap. Orang Jementah tahu apa? Tak ingat. Kalau Majalela tu, tak salah saya, kalau berdasarkan sumber itu sampai 1950-an hidup lagi. 1950-an hidup lagi. Kalau berdasarkan yang itulah. Jadi, Perang Jementah tak salah saya dalam 1890 ke, memang tak mustahil lah. Tak mustahil lebat. Dan okey, antara orang yang saya pernah jumpa yang dikata keturunan Majalela, tapi ditangkap.
Jauh Datuk Johan apa nama tu? Ada satu Datuk Johan ni, dia selalu menulis pasal bahasa. Dia dulu pernah kerja dalam Bahasa Pusaka, saya lupa. Dia menulis dalam surat khabar. Datuk Johan apa dah. Tu satu-satu yang kata keturunan tu lah. Ya ke? Yes. Lepas tu yang ada selalu, yang dulu ambil gambar bila datang hikmah tu, tak salah keturunan tu juga. Tapi dia belah-belah tangkap. Ambil gambar hikmah. Ada seorang tu, dia pakai nama apa benda entah. Lupa dah apa. Ni dia buat video sebab dia buat Ada video buat sini. video apa semualah. Okey, ada nama Encik Syed Segaf. Salam tuan. Waalaikumsalam. Sakaf Segaf. Sakaf, okey. Pernah dengar tak tentang Tengku Cik Siap? Saya tak tahu cerita sangat. Tapi Tengku Cik ditiru dalam Cik. bukan Tengku Cik ni. Tengku Cik ni agak umum nama Tengku Cik ni. Ada beberapa orang pakai nama Kucik ni. Belah kabat-kabat Sultan Negeri pun ada yang panggil Kucik ni. Tapi tu agak umum lah kalau Kucik ni. Tapi ni Siap punya kan. Saya nama Kucik ni agak umum. Sebenarnya saya tak tahu. Tak apalah, mungkin dia bertambah belah mana. Sebab tapi dia sebut dia Asyhab Segaf. Asagaf pula. Yang saya tahu Siap pula ni Asyhab. Lepas tu Saya nak tanya aku. Yelah. Saya antaranya saya ingat dan inilah abang apa nama? Abang Mim. Islami Syahab. Keluarga tu lah. Keturunan apa dia panggil apa nama? Maksudnya daripada bila keluarga Said Al-Syahab ni naik menjadi Raja Siak kan. Dia ada campur darah Raja Kecil, keturunan Raja Kecil campur keturunan Dayang Parani. Lepas tu Said apa saya lupa saya tak ingat semua benda. Lepas tu dapat jadi Raja Siak, keturunan Turki pindah. Lepas tu satu lagi dia pecah pula Pelalawan. Jadi Islami Syahab ni belah Pelalawan. Ada nama Zulhilmi M. Nasir. Okey. Tuan boleh cerita tak tentang perang antara Sultan Perak di Kampung Durian Sebatang, Turintan? Yang saya tahulah yang saya ingat perang tu adalah antara Raja Muda Jaafar, ayahanda kepada Sultan Abdullah yang dibuang ke Pulau Seychelles. Raja Muda Jaafar yang kemudian menjadi Sultan ke-23 Perak. Ni kebetulan tadi bila kita sebut ni, tengok sini sekejap. Kebetulan dia sebut ni. Di sini tadi yang saya betulkan sikit tahun tadi. Kan? Makam Sultan Abdullah, Sultan ke-20, kemudian Sultan Jaafar Muazzam Shah, Sultan ke-3. Ni makamnya. Okey. Jadi setakat saya tahu lah kan apa nama masa tu, zaman tu Sultan Jaafar ni masih bergelar Raja Muda. Yang menjadi Sultan adalah Sultan Abdullah. Nama Abdullah juga. Sama-sama. Sultan tiba-tiba apa tak ingat sebab nama dia sama dengan anak dia Sultan Abdullah tu. Dia ada nama panjang. Tiba-tiba saya tak ingat. Selalu saya boleh ingat. Kan? Jadi dalam silsilah Perak ni kalau Abdullah saja, atas ni pun ada Abdullah Muazzam Shah. Banyak Abdullah tapi yang ni betul-betul sama Jadi tu yang ni betul-betul sama Sultan Abdullah saya kena google sekejap Sultan Abdullah Perak tiba-tiba saya tak ingat. Yang dekat Kampung Terengganu tu. Okey, Sultan Abdullah Muhammad Shah. Dua. Yang dua ni dibuang ke Pulau Seychelles. Kan? Jadi dalam Perak tadi ada satu Sultan Abdullah Muazzam Sultan Abdullah Muhammad Shah ni pun ada dua. Sultan Abdullah Muhammad Shah, ada dua juga. So Sultan Abdullah Muhammad Shah yang pertama memerintah daripada tahun sebelum Sultan Jaafar memerintah hingga 1857 lah sebelum ini jadi masa tu saya lupa bersemayam di mana, tapi bila berlaku perserikatan dikatakan pembesar semua tak suka pada Sultan
Abdullah I ni. Sultan Abdullah I ni adalah juga ayahanda kepada Raja Yusof yang menjadi Sultan Perak ke-27. Jadi berlaku persediaan perang yang menyebabkan Sultan Abdullah berlindung di Durian Sepatang. Di Durian Sepatang tu dia berlindung di makam dia sebut itu Kota Laksamana. Tiba-tiba kepala otak abang tak ingat. Abang kena Google dalam buku abang ada semua ni. Kota Laksamana Durian Sepatang. Laksamana Nak tengok makam Muzai Dekat Uzai dekat kawasan tu. makam dia tu. Allahu Akbar. Saya kena ambil buku saya lah. Saya kepala lupa sebab abang ada buat listing tahun sekali. Okey. Laksamana Tok Janggut. Jadi kan Tok Janggut. Kota dia sebut Kota Tok Janggut kan. Kota Tok Janggut ingat tak? Ada Tok Janggut. Yang tu lah. Kota Tok Janggut Ada kota dia. Kota memang Kota Laksamana. Kota Laksamana yang pertama dekat belakang kat Kampung Bagia sana, seberang sungai. Kalau tengok peta. Okey, kita boleh tunjuk peta lah. Yang Durian Sepatang Durian Sepatang. Intan. Okey. Sini. Okey. Jalan Mak Intan Ni kawasan Durian Sepatang di sini ni. Kalau kita Google je makam makam okey, tanda ni nampak. Okey. Kawasan ni kawasan Durian Sepatang Sekarang ada Kampung Terengganu. Dulu tak ada Kampung Terengganu. Durian Sepatang ni Durian Sepatang. Kalau kita tengok overall, ni bandar Teluk Intan, Teluk Anson, Teluk Intan. Masa ni bandar ni tak ada Sebenarnya yang bandarnya adalah sini. Kawasan-kawasan ni Okey, ini Sungai Bido, Kuala Sungai Bido Ini Sungai Manik. Kat sini ada makam Kamat Kuala Bido kan? Jadi Kamat Kuala Bido ni dikaitkan juga dengan Laksamana pertama, Laksamana Tok Kuala Bido membina makam memang di Kuala di Kuala Sungai Bido. Jadi makam kota yang dulu zamannya saya tak pasti sama ada sebelah sini atau belah sini. Kemudian zaman zaman Laksamana keempat, Laksamana Tun Abu Usama yang saya kira dia punya ni menjadi Laksamana tahun 1746 hingga 1758 Yang itu berdasarkan description saya perkira kotanya adalah di Kiri Batak Rabit ni sendiri. Sebab apa? Yang kita pergi. Yes. Tapi bukan yang tu lain. Yang tu dah zaman lain. Tapi sebab apa dia menghadap dekat sini ada kota Belanda masa tu. Memang daripada sini dia boleh awas kota Belanda. Okey. Jadi Tok Janggut ni menjadi Laksamana bermula dia ada dua kali bermula tahun 1811 hingga 1814. Kemudian diturunkan ganti dengan orang lain, kemudian naik balik 1825 hingga 1848. Jadi masa zaman Tok Janggut ni dibina kota kat sini. Jadi selepas itu yang dikenali sebagai Kota Tok Janggut. Jadi walaupun masa tu Tok Janggut sendiri dah meninggal dunia masa zaman
Sultan Perak ke-22 ni dah meninggal dunia. Kalau ikutkan zaman ni, yang jadi Laksamana ni Tok Tur Saleh. Tok Tur Saleh daripada 1847 jadi Sultan berlindung di kota sini. Sebab masa tu Laksamana memang duduk sini, kawasan ni. Tapi orang sebut kota Tok Janggut sebab kota tu mula gunakan masa zaman Tok Janggut. Maka Sultan ke-22 berlindung situ kan. Jadi masa tu Raja Muda Jaafar diisytiharkan dan terpaksa menerima sebagai Sultan Perak bermula, kalau tak salah saya, seawal 1884. Tapi masih belum official sampai Sultan Abdullah Muhammad Shah I mangkat tahun 1887, barulah tadi Raja Jaafar menjadi Sultan ke-23 Perak. Okey. Sekarang ni saya berusaha lah celah-celah. Dulu saya buat format kan, habis cerita semua baru nak jawab soalan kan. Tapi sekarang saya tidak menjawab. Tapi kita kena balik on track lah Berkenaan Tengku Cik Siak tu, dia kata dia pernah join dengan Syed Masyahur masa perang dengan Pahang. Oh, okey. Orang tanya apa nama Tanjak tu. Ni ni Tanjak. Apa tajuk tu sebenarnya? Mahkota Alam. Tapi Tanjak. dah lasak, dah tak ada bentuk asal Okey. dah. Kita balik pada cerita. Lepas tu dapat menziarahi makam dua sultan yang ada nama Muazzam. Kat situ juga ada makam Puteri Aceh. Ini semua saya tahu berdasarkan buku tempat tengok sejarah di Perak kan. Ada makam Puteri Aceh. Cuma tak tahu identiti Puteri Aceh ni siapa kan. Ada beberapa pendapat lah kan. Tapi yang dapat disahihkan tak pasti apa. Tidak dapat disahihkan lah senang cerita. Seterusnya ni tajuk ini pula, 5 makam sultan yang susah diziarahi di sekitar Pulau Besar. Di Perak ni ada tempat nama Pulau Besar. Okey, ni Pulau Besar saya tanda yang kat sini lah. Tapi mungkin tak jelas. Okey, kenapa Pulau Besar? Kita boleh merujuk pada peta tadi. Okey, kita tengok sini. Tutup sini. Apa nama Pulau Besar? Dulu saya pun tak faham. Bila saya tengok, baru faham. Okey. Ini Sungai Kinta. Sungai Kinta. Sungai Kinta tahu lah. Kinta terkenal Sungai Kinta ni. Tapi sebenarnya Sungai Kinta ni pun dah banyak berlaku ni diluruskan tu. Kalau dulu aliran lain kan. Walau bagaimanapun dia gini. Lepas tu ada pecahan dekat sini. Keluar ni. Ini sebenarnya ada ni sampai sini ni. Tapi dah banyak timbus Jadi kawasan antara dua ni, aliran ni, dia jadi pulau lah sebenarnya dulu. Ini yang dia panggil Pulau Besar kawasan ni. Okey. Bukan Pulau Besar kat Melaka je. Jadi di Pulau Besar ni tengok ni ada makam 5 orang sultan. Dia ada signboard ni. Signboard tu dulu ada dah. Dengan seorang kerabat Raja Perak bernama Raja Ahmad. Ni Masjid Pulau Besar. Lepas tu kita pergi ni. Makam Raja Ahmad. Okay. Apa special makam Raja Ahmad ni? Raja Ahmad sini bukan disembahkan di sini. Dia katakan baginda ni, dia terjatuh dalam sungai katanya. Belakangnya sungai. Lepas tu hilang. Kalau kita tengok dekat sini, ini misteri sebenarnya ni. Sebut sini, batu peringatan Sultan Ahmad. Sultan tu. Waliullah. Okey. Cerita yang seperti terpapar di papan tanda sana dan juga di Keterangan Sejarah Rasmi Perak, dikatakan Raja Ahmad ini adalah penjaga jin di Beting Beras Basah. Beting Beras Basah ni di Kuala Sungai Perak, raja bertabal, air sekali kena singgah sana, jejak kaki atas beting. Dan Beting Beras Basah ni dikatakan kawasan tu tempat apabila Sultan pertama Perak, Sultan Muzaffar Shah I, pada tahun 58 apabila diundang untuk menjadi raja di Perak, kapal dia lalu nak naik Sungai Perak, lepas tu tersangkut dekat beting. Cerita yang ni lah yang saya boleh cerita, saya ingat begitu.
Jadi dikatakan bila sangkut kapal tu kan, lepas tu dia ada menyeru saya tak ingat selilit apa nama Pulau Perches, Pulau Ulas Timuna, dia ada ayat dia, kalau benar beta berdaulat lepaskanlah. Lepas tu lepas. Okey. Tapi ada cerita lagi. Di sebalik itu dikatakan muncul satu jin yang amat besar, kata tuanku, kalau tuanku nak teruskan juga, tuanku kena buang mahkota. Jadi buang mahkota ke Sungai Perak. Lepas tu tak pakai mahkota, dia ada mahkota katanya dulu. Lepas tu pakai tanjak je. Okey, betul kan? Oh, tiba-tiba aku pakai mahkota alam pula. Ada cerita Agama selalu pakai mahkota alam. Tak, bukan sebab mahkota tu dah hilang. Okey. Satu lagi cerita pula, dia katakan bila sangkut tu Sultan masuk menyelam. Menyelam tu dalam tu ada jumpa kerajaan kat bawah tu. Dia kata 7 hari 7 malam kat bawah tu, berunding, lepas tu baru naik atas. Jadi dah zaman kemudian Raja Ahmad ni dikatakan penjaga penting berbahasa. Siapa Raja Ahmad? Raja Ahmad ni kalau dia dalam silsilah rasmi dikatakan adalah anak kepada Sultan Abdul Malik Mansur Shah, Sultan ke-9 Perak, yang memerintah daripada tahun 1818 hingga berapa saya lupa. Jadi Raja Ahmad ni adalah ayahanda kepada Sultan Jaafar kita sebut tadi. Ayahanda. Dan juga ayahanda kepada Raja Bendahara Alang Iskandar. Raja Bendahara Alang Iskandar ni adalah adinda kepada Raja Jaafar. Daripada Raja Jaafar dapat anak bernama yang jadi Sultan Abdullah II yang dibuang ke Pulau Seychelles. Daripada Raja Bendahara Alang Iskandar dapat anak yang menjadi Sultan Dres I, Sultan Perak, daripada tahun 1887 hingga tahun 1916. Daripada Sultan Idris I, anak Raja Sultan Idris I bin Raja Bendahara Alang Iskandar bin Raja Ahmad, kan? Daripada Sultan Idris ni ada dua pecahan. Satu anak bernama Sultan Abdul Jalil menjadi Sultan ke 28, 1916 hingga 1918. Apabila mangkat, naik adiknya Sultan, nama dia Iskandar juga, Alang je. Yang tadi kan Raja Bendahara Alang Iskandar, Raja Bendahara Alang Iskandar. Yang ni Sultan Alang Iskandar. Daripada tahun 1918 hingga 1931 tak salah. Kemudian baru naik itu jadi Sultan. Okey, Abdul Jalil 28, Sultan Alang Iskandar ke-9. Ya, abang dah lupa lah. Dah lupa tu ya. Kena betul-betul Abdullah. Oh, ya, kena betul-betul. Sorry. Abdullah 26, Sultan Abdullah. 27 Raja Yusof. 28 Sultan Negeri 1. Okey. 29 baru Sultan Abdul Jalil. 30 baru Sultan Alang Iskandar. Kemudian ke-31 adalah Sultan Abdul Aziz Ibni Raja Muda Musa Ibni Sultan Jaafar. Raja Muda Musa ini adalah adik lain ibu kepada Sultan Abdullah II. Jadi belah situ ada Cik Sultan ni, Sultan Abdul Aziz ke-31. Lepas tu baru naik Sultan ke-32, Sultan Yusof. Letak dia ada ulang Yusof. Yusof ni anak pada Abdul Jalil. Lepas Yusof ni Sultan Idris II, anak kepada Iskandar. Jadi 32, 33. Lepas tu baru Sultan Azlan ke-34. Sultan Azlan ayahanda kepada Sultan sekarang lah. Sultan Azlan ayahanda kepada Sultan sekarang, Raja Nazrin. Raja Nazrin bin Sultan Azlan bin Sultan Yusof bin Sultan Abdul Jalil bin Sultan Idris I. Okey, lepas tu daripada Raja Muda Perak sekarang adalah nama dia Jaafar, Raja Muda Jaafar, Ibni Raja Muda Musa. Dia ada dua Raja Musa dalam sejarah Perak. Ibni Raja Muda Musa, anak kepada Sultan Abdul Aziz, anak kepada Raja Muda Musa, anak kepada Raja Jaafar. Ulang lagi nama Jaafar tu. Lepas tu Raja Ahmad. Ni kaitan dia. Lepas tu belah yang sekarang ni memegang jawatan Raja Hiling adalah
Raja Iskandar Zulkarnain. Bukan ingat lupa. Iskandar Zulkarnain bin Idris II bin Sultan Alang Iskandar bin Idris I Sultan I bin Raja Benar Alang Iskandar bin Raja Ahmad. Nampak tak? Dia punya pecah tu. Raja Ahmad important kan. Okay. Tapi Raja Ahmad ni pula ada semua-semua mengatakan bukan betul-betul anak kepada Sultan Abdul Malik Mansur, tapi menantu. Maka di sini ada beberapa teori pula. Ada mengatakan Raja Ahmad ni sebenarnya dari Kabat Selangor. Ada mengatakan Raja Ahmad bin Raja Said bin Daeng Merewah. Saya ada teori sendiri tentang itu, tapi itu saya simpan sendiri lah. Okay, ni dia dah turun. Okay, kita makan Raja Ahmad tadi. Kita balik ke sini. Kita sambung cerita. Oh ni kalau macam ni cerita ni tak habis sebab sambung. Tak apalah. Tak apa, kita ikut ni lah. Okay. Lepas tu dari situ kita pergi ke makam Sultan ke-16 pula. Sultan Mahmud Shah. Yang ni okey lagi. Masa ni Sultan Mahmud Shah boleh capai yang kereta lah. Tak ada masalah. Sultan ni memerintah 765 hingga 773. Semata sungai. Lepas tu jalan menjadi semakin sukar sebab itu. Tengok ni jalan. Dah roboh dalam parit. Lihat saja laluan yang menunjukkan pernah ada jalan tapi telah runtuh masuk dalam sungai. Jika tadi pun jalan sudah teruk belum lubang, di sini keadaan bersama memang langsung tak lepas. Saya terpaksa meninggalkan anak dan isteri dalam kereta. Saya duduk dalam kereta. Sebelum menumpang memutuskan semua penduduk tempatan. Lepas ni tengok jalan macam ni lah. Hakisan. Hakisan. Jadi daripada jalan tu nampak ni jumpa ni Kubur Birch. Kubur Birch jalan ni lalu. Lepas tu depan jalan macam ni nampak ni. Jumpa makam Sultan ke-19, Sultan Abdul Malik Mansur Shah. Yang ini dalam sejarah rasmi dikatakan ayahanda kepada Raja Ahmad tadi. Tapi banyak semua mengatakan sebenarnya menantu. Raja Ahmad tu menantu. Ni Sultan Abdul Malik Mansur Shah. Oh, memerintah 1806 hingga 1818. Okay. Lepas tu ni masjid lama ni, sekarang masjid ni dah cabut pindah ke Ipoh. Kemudian saya baru tahu rupanya masjid ni tak. Yang pasal daripada Ipoh tu yang sebelah sana. Sorry. Lain-lain. Confused. So masuk lagi nak jalan macam ni, nak lepas macam mana kan? Lalu tepi ni nampak. Nak sampai makam. So orang tunjuk. Orang tunjuk kalau tak tekuk nak cari ni. Sultan ke-17 Perak, Sultan Ali Mansur Iskandar Muda. Ini sebenarnya saya nama ni sendiri kan. Alauddin Mansur Iskandar Muda. Iskandar Muda ni makan nama Raja Aceh ni. Adalah cerita dia, saya tak payah cerita lah. Ni macam ni nak jalan ni. Masa tu. Lepas tu baru kita keluar. Ada ni Rashid Dido. Kita keluar. Kita pergi mana masa ni? Oh, seberang. Kita pergi Kampung Bandar. Kampung Bandar ni kita pergi macam ni jalan. Lepas tu nak pergi sampai ujung tengok ni. Saya tak lalu. Lepas tu ni burung apa dah. Muka dia kelakar Lepas tu ni kita pergi. Ni masjid Kampung Bandar. Ada pula pakcik tak ingat ada pakcik. Masjid ni lah yang sebenarnya dibawa daripada Ipoh Sebelum ada Masjid Panglima Kinta ni masjid dia. Lepas tu dia cabut. Bila Masjid Kinta siap kan 1898, masjid ni dicabut pakai rakit turun Sungai Kinta. Kalau kita tengok balik peta tadi kan, daripada Ipoh dahsyat. Daripada Ipoh sini Sungai Kinta turun ni dia bawa sampai keluar sini. Kat dia ni lah Masjid Al-Madinah ni. Nampak? Dia pasang balik ni. Jadi ni kita lepak pakcik tu. Okey, ni saya tunjuk kedudukan makam-makam tadi lah, tapi tak apa-apa jelas kat sini. Sekarang jalan pun dah cantik kan. Dan akhir sekali sebenarnya ni apa kita tengok balik sebenarnya ujung ni kita ada mencari satu lagi makam tau. Ni Iskandar tu. Apa lupa nak sebut. Makam Sultan ke-15. Itu yang dengan pakcik tu.
Duk pergi rumah makcik tu. Kita semuanya Saya duduk situ dengan diorang, rumah diorang. masa ni isteri saya tunggu. Oh, ada 2 makam sana kita pergi. Naik bot ni. Makam Sultan ke berapa? Tapi kenapa abang tak sebut sangat detail lah? Ni Sultan Shahabuddin. Naik bot ni daripada seberang sungai sana. Isteri tak ikut sini Lepas tu tengok ni, kena lalu gini tembus. Kan? Akhirnya sampai. Tapi saya tak sebut Sultan ke berapa saya lupa. Shahabuddin ni. Masa tu saya kontak dengan Shahabuddin ni anak bapa kepada Sultan apa nama, Sultan Ali Mukamil Dia ke berapa Ke-21 kalau tak salah. Sultan ke-21. Maksudnya sebelum naik mahrum durian sebatang tadi. Lepas tu nak pergi cari makam Sultan Iskandar Zulkarnain. Dah sampai kawasan dah. Oh, teruk semak-semak dia ni. Kan? Tapi tak jumpa sebab semak teruk sangat. Pakcik tu tunjuk lah kawasan ni. Tak jumpa macam ni. Tak dapat nak cari. Teruk sangat dia punya ni. Lepas tu kena turun masuk ada parit lah apa semua. Memang teruk lah sini. Kan? Lepas tu cuba cari lalu jalan lain pula. Oh, naik gini. Tengok macam ni lah. punya effort Effort lah. Sampai isteri tak ikut sana ni. Tengok macam nak seberang gini ni. Rupanya dalam semak ni sayang. Dalam semak ni. Kita tak larat dah nak pergi sini sebab ini semua ada parit apa semua ni. Kan? Paya apa semua. Sekarang dah okey lah. Ini masa tu. Pakcik Ismail namanya. Kan? Okey. So habis yang tu. Akhirnya dekat ni. Satu makam Sultan Perak di Teluk Intan. Ini yang tadi orang tanya tadi kan. Perang di Durian Sebatang. Okey. Lepas tu kita keluar, kita pergi ni dulu. Kita pergi makam Mak Kulibi dulu. Ni kan. Ni moyang saya keluarga Laksmana. Kalau dalam ni apa nama, daripada belah sini juga ada cucu perempuan berkahwin dengan Sultan Ahmadin, Sultan ke-18 Perak. Daripada situ dapat Sultan ke-19. Jadi belah-belah keluarga ni yang pecahan ini ada juga darah daripada Laksmana Kuala Bidur. Termasuk Sultan Azlan sendiri. Kan? Yalah. Yalah sebab dia, kalau walaupun Raja Ahmad tu sama ada anak atau menantu, jadi daripada situ masuk darah tu. Jadi semua yang ada sekarang pun ada darah tu juga. Darah Laksmana Kuala Bidur. Ni kita lalu ni Istana Raja Muda. Apa tu ni makam Durian Sebatang. Dan di sebelah-belah sini sebenarnya ada makam Laksmana Tok Janggut. Ni di Teluk Intan lah. Lepas tu kita pergi cari makam ni Kamat Sungguh Durian kan. Sempat lagi masa tu. Sempat lagi. Dah nak maghrib dah ni. Jumpa Alhamdulillah. Ini memang semak teruk ni. Isi saya ikut macam ni. Johan ikut. Rashid ikut lah kan. Ikut lah. Ni. Sampai Alhamdulillah. Dan akhir sekali ni makam kaum kerabat saya di Batak Kabit. Kaum kerabat keturunan Laksmana daripada Laksmana Muhammad Amin lah. Okey. Betul dah. So cerita ni habis. Habis dah yang ni. Okey. Sekarang ni kalau boleh saya nak habiskan ni juga. Sebab ini ada beberapa artikel Kalau boleh saya nak habis yang belah Perak. Lepas ni ada perjalanan yang kemudian sambung lagi. Apa yang boleh kupas? Oh, yang ni saya rasa saya boleh ni lah. Mukadimah Jalan-jalan Perak sebelah barat Sampai tu kalau ada pertanyaan saya cuba jawab lah. Okey. Yang Zulhimin Nasir kata, adakah Sultan Jaafar adalah orang yang sama? Itu ada orang cakap macam tu tapi tak betul sebenarnya. Kan? Tak betul. Masa dia pun ada kan orang Jaafar. Tak betul sebenarnya. Itu pendapat satu pihak. Lepas tu dia kata dia tengah trace jalur keturunan Alang Mas Raja Permaisuri Perak semasa Sultan Jaafar. Alang Mas? Rasanya itu belah Raja Muda Musa. Tak bukan. Lain-lain.
Haji Musa mak dia anak Syekh Muhammad Taib. Aduh. Okey, ini Jalan Perak sebelah barat. Antara sungai-sungai Benam. Sebab saya melihat ada kaitan ni. Sebab Selangor, Benam dulu semua bawah Perak. Ini kita 28 Mei 2010. Tak ada Syekh ni keluar. Kita jalan. Mula kita pergi Pasir Penambang. Ini kita menyambung daripada Kuala Selangor. Ada makam dulu. Sekarang dah habis dah kawasan ni. Pokok besar ada makam ni. Jadi ini kita menyambung daripada Kuala Selangor. Kita mengalir ke Perak ikut jalan pantai. Lepas tu akhirnya sampai ni Benam River, Sungai Benam kat area Sungai Etawa. Ni kita tengok-tengok asal kalau nak habiskan ni juga. Sebab Benam. Dia bangunan ni. Lepas tu sampai ni sebab Benam. Dia ada cerita sendiri. Benam ni dulu semuanya adalah sebahagian Perak dulu. Lepas tu dia masuk Selangor. Ni Rashid. Okay, tak apa, kita tu ke depan. Saya nak habiskan ni juga. Benam ke Lumut. Aduh, kata Satria apa cerita majalis. Kat mana nak dengar? Kita ada buat TikTok dulu. Okey, lepas tu kita bergerak mengalir ke Lumut. Ni dah seberang Sungai Benam. Maksudnya sepadan Selangor Perak. Lepas tu ni kita singgah mana? Ni Kampung Kota. Oh, Kampung Kota. Kampung Kota. Kampung Kota ni dah belah Perak dah. Tapi dia ada kaum-kabat ni, Raja Hitam ni keturunan daripada Selangor. Selangor. Lepas tu kita pun bergerak ke Teluk Intan ni lalu semesti sekolah sayang ni. Lepas tu kita masuk kat depan je. Masjid dekat ni tempat sekolah sayang sekolah, tengok sekolah. Lepas tu seberang Sungai Perak. Seberang Sungai Perak kita pun mengalir ke Lumut. Ni sampai singgah kat Kayan jap. Lepas tu baru masuk sampai Lumut. Ini dekat Lumut Masa tu ni. Lumut kita bergerak ke depan. Menung kat ada Lumut ke Beruas. Okey, ni sebenarnya saya menung ni belah pantai barat ni. Saya bergerak cepat je lah. Sebab dah malam. Ni kita Sabtu 29 Mei sebab pemalihan hotel dinding. Kami pun sudah untuk berjalan. Kan, ni di Lumut lah. Lumut dekat kawasan dinding. Ni masjid Lumut. Saya dah berapa kali tikam sini. Waktu ni Bukit Engku Busu ni saya dah panjat 2-3 kali juga lah. Sampai puncak. Lepas tu kita pergi ke apa ni? Lalu ni Manjung. Taman Paya Bakau. Ada Kampung Aceh. Lepas tu apa ni? Ni boleh baca sendirilah. Saya tak nak ulas sangat. Kita keluar menghala ke Beruas. Singgah Kampung Kota Beruas. Ini menghala ke Beruas. Tadi ada orang tanya pasal Beruas? Saya tak. Orang bukan tanya pasal Taman Jalis. Taman Jalis. Okay, Taman Jalis dia punya kampung dia tak jauh daripada kampung kota ni. Kita pernah berbual dengan orang sana. Lepas ni ada makam Raja-Raja Beruas. Kita singgah. Ni ada cerita sendirilah. Tapi saya tak larat nak ulas sekarang ni. Saya cuma nak cepat lepaskan ni je. Okey. Makam Puteri Bunian. Ni dalam buku tempat sejarah Perak ada sebut sebagai makam Raja Bunian. Kita cari kita pergi Museum Beruas. Kan. Lepas tu pergi Utali Pulincen ni. Ada signboard Utali Pulincen ni. Kita menuju Ulu Licin. Pergi mandi kat Ulu Licin. Lepas tu ni rujukan saya Beruas kat yang kuno di Perak. Ada sebut ni makam Puteri Bunian. Kita cari ni. Lepas tu kita cari. Saya ikut tak ni atas ni? Ke saya tunggu dalam kereta? Tak ingat. Saya abang seorang kot. Mungkin saya seorang ni. Kadang-kadang isi saya tunggu dalam kereta. Pergi cari jumpa. Lepas tu kita bergerak pula ni ke kawasan ni. Ini dia Pekalan Baru. Dahsyat kita situ Asal weekend je jalan. Lepas tu ni singgah makan udang lipan. Makan udang lipan. Ini kita terus lepas Pekalan Remis. Ni. Okey. Ini tempat tengok apa nama? Batu Hilal, tengok anak bulan. Ada tempat penyu ni, Segari. Ni pokok Beruas. Pokok Beruas ni sebenarnya inilah rupa pokok Beruas. Asal usul kerajaan Beruas sebab ada putera Raja dari Aceh
bernama Melika Mansur, kan. Selepas dibuang negeri daripada Samudra Pasai, lepas tu sampai ke sini, katanya berehat buat pokok. Dia rasa sedap, pokok apa ni? Pokok beluas. Macam cerita Melaka, dia pun buat kat negeri beluas. Ini kalau ikut dia, ini susu keluarga saya. Daripada pengasas kerajaan beluas sampai masuk balik Aceh, kemudian daripada Aceh masuk jadi Laksamana di Perak. Ni sebenarnya jangan sampai sebelah Atlantik Gangga Negara. Tak boleh buka nanti kan mana. Tak boleh buka tu Okey, tak apa. Betul. Ini saya tunjuk daripada majalah kawan saya buat. Kita ada berapa masa buat meeting, geng-geng dalam apa tau, forum lah. Buat gathering di 7. Jadi kita sampai ni gambar saya ni saja. Ya, dia buat cerita pada jalan dia. Kan, kita pergi tempat ni, konon-konon malam tu tengok kawasan ni, menurut orang lain, dia kata saya tak nampak. Menurut mata batin dia kata kat sini ada kota macam kota Atlantis. Kat laut. Yang tahu, saya kat sini, rambut naik. Tak tahu rambut dia pasal apa. Saya rasa tak payah tunjuk video lah. Takut nanti jadi, kan tak pasal TikTok kata, melanggar apa benda dah namanya kan. Itu ke depan. Okey, yang ini kita dah kat mana ni? Ni kita keluar ke area Segari. Nampak sambut-sambut. Kita masuk ke Damai Laut. Damai Laut ni seberang ni Pekan Lumut. Ni letaknya seberang ni Pekan Lumut. Damai Laut ni ada resort. Kemudian kita jalan kat sini. Tepi bukit ni, pasal ni dekat Damai Laut Masa ni tak bawa saya pergi ni makan Syekh Muhammad Taib tak pergi kat sini. Ni kita kat Damai Laut. Pantai. Ni baby main pasir. Kan? Tengok ni. Lepas tu kita tidur kat Teluk Sangin. Kan famous dah Teluk Sangin. Dulu tak. Okey, lepas tu last kali kita ni Persekutuan Lumut. Okay, ini pagi 30 Mei 2010. Kita tidur pondok-pondok macam ni. Di Teluk Sangin. Ni baby tengah main apa ni? Kucing. Kucing. Ni cantik kawasan ni. Kita mandi laut. Rambut hitam lagi sini. Rambut hitam lagi. Mandi laut. Lepas tu, pergi tempat penyu. Sebab apa tau? Hari tu dah pergi tapi dah tutup. Ni baru pergi tempat penyu dekat Segari balik. Lepas tu tinggal pasir panjang. Kita pergi mana ni? Kembali ke Bandar Lumut. Singgah masjid. Pergi Teluk Batik pula. Teluk Batik. Sebenarnya apa ni? Ni ada Teluk Batik. Pergi Teluk Rupiah. Sekarang Teluk Rupiah tak ada pergi dah. Kenapa? Dah jadi itu. Dia tutup. Dia buat apa? Ambil besi ke benda dah. Tak tahu. Tutup dah. Jadi industri dah. Pergi Teluk Rupiah dah tak ada pergi dah. Ni ada tasik. Lepas tu ada bukit. Ini kononnya ada tasik ni ada cerita mistik lah. Saya tak payah sebut lah. Saya jauh tu masa situ. Masa ke tasik tu. Dia jauh. Lepas tu kita pergi lagi sayang. Ya Allah. Kita pergi lagi ke Amat Sungai Durian ni. Ya Allah. Macam mana Padahal nak pergi pun susah. Gila jauh, tak jauh kan? Itu dah pergi. Lepas tu pergi lagi. Yelah, tapi jauh kan? Maksudnya nak balik tu singgah lah. Jadi, dengan itu saya rasa habislah. Okay, Zaid Iskandar. Tak ada ni Tak ada tak ada kata kena tutup Sebab benda tu tak boleh open. Mungkin masalah kita dulu selama ni. sebab kita buka YouTube. Kita buka apa kita nak sebut Tak apalah. OPQRST YouTube. Tak sebut katnya. Okay, Zaid Iskandar 204 dia kata Tok Janggut kawan Mak Kilau kan, dia kata. Siapa Sultan Perak masa tu? Siapa pula Laksamana Perak masa tu, dia kata. Kita Tok Janggut Mak Kilau ni 1880 lebih. Tok Janggut ni sebenarnya ada berapa Tok Janggut sebenarnya?
Sebab banyak orang dia panggil Tok Janggut. Dalam belah Riau pun ada satu yang tuan dikenal sebagai marhum Janggut. Tok Janggut ni umum sangat. Tok Janggut dekat Kelantan pun Tok Janggut. Itu yang lebih terkenal. Ini Laksamana Tok Janggut di Perak. Kan? Banding dengan Tok Janggut di Kelantan, Tok Janggut Kelantan lagi terkenal. Tok Janggut Perak ni yang tahu orang belah Perak sebenarnya. Chow Cincau pula. Tahniah kerana dapat buat live berbicara pasal sejarah. Terima kasih. Sama-sama. Lepas tu dia kata, maksud saya masa Tok Janggut hidup. Dia tanya tu. Tok Janggut mana? Tu lah Tok Janggut mana. Said Noh, salam tuan. Mak Intan membuka bandar Teluk Intan. Di manakah kubur Mak Intan? Tak, bukan Mak Intan tak buka bandar Teluk Intan. Mak Intan tu sebenarnya nama seorang, tak salah saya dia orang Mendaling apa kan. Dikatakan dia ada apa Subang ke apa ke. Dia ada orang kaya. Dia mandi sungai ke lalu sungai. Kat teluk tu sebenarnya teluk, kalau kita tengok peta kita tengok peta balik. Kawasan ni. Teluk Intan sebenarnya merujuk pada kawasan yang belah sini ni. Ke sebelah sini. Ni teluk juga. Dia ada. Tapi kat situ ada nama. Okey. Jalan Mak Intan kan. Dekat asal sini. Itulah saya pelik. Sebab sini ada nama Jalan Mak Intan. Tapi ada kata sini. Jadi saya tak pasti salah satu teluk ni. Dikatakan Mak Intan ni, dia punya ada bang kemas jatuh dalam sungai. Itu orang panggil Teluk Mak Intan. Bukan dia buka bandar Teluk Intan, bukan. Kalau ikutkan bandar dulu. Nama Teluk Intan? Yang ada kota, Kelang Kota lah. Sinilah pusatnya. Dulu. Tapi bila zaman British, dia buka belah sini. Lepas tu dia pakai nama Teluk Anson kan. Sebenarnya British bagi nama Teluk Anson. Nama Teluk Intan ni bila kita tukar balik nama Melayu kan. Sebab ada nama Mak Intan tadi, dia angkat nama Teluk Intan. Dulu tak ada nama. Bandar Teluk Intan ni tidak wujud dulu nama ni. Yang ada Durian Sebatang sini. Kemudian ke sini Batak Gabit. Batak Gabit pun ada kota dulu. Jadi ada penempatan. Jadi dulu ni bukan bandar ni dulu. Bandar Teluk Intan tidak wujud. Nama Teluk Intan ni depan kemudian. Yang ada ni penempatan Melayu. Jadi Teluk Anson ni British buka. Itulah cerita. Itu saya kata Kesultanan Perak Kesultanan Perak penerus Melaka. Sebab Sultan Mahmud bagi alat kebesaran Melaka sekali kepada anak Sultan pertama Perak. Kamu zaman Sofian dia kata Sultan Abdul Aziz. Mungkin tadi ada cerita pasal Sultan bukan? Abang boleh. Lepas tu anaknya kata Zaid Iskandar cakap anaknya jadi Sultan pertama Johor. Dibagi tentera Melaka je, tidak ada. Dia gini kalau kita nak tengok cerita Melaka, semasa zaman Sultan Mahmud Shah, kita boleh kata Sultan Mahmud Shah Sultan Raya Melaka, ataupun kita boleh terbalikkan. Sebab apa? Sultan Mahmud Shah ni dia sebenarnya dah bagi tahta pada anak dia atau Raja Ahmad. Raja Ahmad ni lagi tua antara Raja Ahmad, Raja Muzaffar yang jadi ke Perak dengan Raja Alauddin yang ke Johor. Ini ada Raja Ahmad sebenarnya. Jadi Raja Ahmad ni masa jatuhnya Melaka ke tangan Portugis 1511 tu bulan 10 Ogos saya tak ingat tarikh sangat. Sebenarnya Sultan Melaka ketika itu adalah Sultan Ahmad. Tapi Sultan Mahmud hidup lagi. Hidup lagi. Jadi Sultan Mahmud ni dah menyerahkan tahta kepada anaknya. Kemudian bila jatuhnya kerajaan ni, lepas tu dia orang berpindah-pindah sampai ke Pulau Bentan. Sampai ke Pulau Bentan, lepas tu tak tahulah orang kata pembesar. Saya kata Sultan Ahmad ni dia tidak menghormati pembesar-pembesar lama tau. Dia ambil orang muda apa semua, lepas tu orang tak puas hati. Akhirnya Sultan Mahmud sendiri menghukum anak dia hukum mati. Hukum mati. Jadi daripada jarak 1511 sampai Sultan Perak pertama 1528 ada tempoh 17 tahun tu. Dalam tempoh tu pernah ke Muar, pernah ke Pahang, kemudian ke Bentan. Lepas tu ada lagi lah. Dia pindah randa sebab lawan orang Portugis tu.
sampai akhirnya Sultan Mahmud ke Kampar. Okey. Adapun kan kita tahu cerita bukan tu dia Tun Fatimah. Tun Fatimah dari keluarga bendahara. Yang saya ingat daripada kitab Salatul Sultan, Sultan Mahmud ni satu hari pernah diundang ke majlis perkahwinan, kan? Tun Fatimah dari keluarga bendahara, Jadi bila Sultan tengok, cantik lah Tun Fatimah ni, kan? Kenapa bendahara tak beritahu? Kalau dia beritahu, dia ambil. Memang dia ambil je ni. Jadi tak apa, dah tunangkan dengan kawan-kawan lain, kan? Lepas tu berlakulah orang kata tuduhan keluarga bendahara khianat. Ada yang kata keluarga bendahara ni nak berkomplot dengan Portugis menjatuhkan Sultan. Dan Sultan Mahmud ni kalau ikut cerita dia dia agak ada yang tak elok lah. Saya tak nak cerita sangat, kena buka ni kan. Jadi berlaku kemudian keluarga bendahara, isi keluarga bendahara dihukum bunuh atas perintah Sultan Mahmud. Kemudian baru dia ambil Tun Fatimah ni jadi isteri. Jadi yang saya ingat macam ni, Tun Fatimah ni kemudian asal ngandung je dia makan ubat bagi gugur. Lalu Sultan cakap, kenapa tak nak? Dia kata, kalau tuanku berjanji, kalau Patik dapat anak lelaki, anak tu jadi apa nama? Jadi Sultan, maka Patik akan mengandungkan anak. Lepas tu dapat anak lelaki. Okey. Saya tak ingat semasa dia macam mana. Saya faham masa ni Raja Ahmad yang dibentang tu, yang Sultan tu dah dibunuh. Jadi Raja Muzaffar yang lebih tua dah ada, dah memang set sebagai Raja Muda. Jadi bila lahir je anak Tun Fatimah ni, demi memegang janji pada Tun Fatimah tadi, Raja Muzaffar ni mula disisihkan. Ini cerita daripada Salatin tau. Kalau daripada belah Perak, lain cerita dia, sebab dia nak katakan Raja Muzaffar ni memang dimuliakan. Tapi cerita belah sini sebenarnya dia sampai satu peringkat Raja Muzaffar tak habis makan, penguasa dah halau. Sampai Raja Muzaffar kata, biarlah dia kata ayat dah hamba kot. Ada, saya dah lupa dah soalan tengah apa. Habis makan, tak juga suruh halau. Jadi sebenarnya kalau ikut ke sini, Raja Muzaffar ni dihalau sebenarnya. Sebab nak naikkan Raja Alauddin. Raja Alauddin tu lah. Dia halau. Kalau ikut dia halau. Masa tu dia orang dah duduk Kampar dah. Halau. Jadi pada tahun 58 juga, kan? Lepas tu mangkatnya Sultan Mahmud, Sultan Alauddin diangkat, ditabalkan jadi ganti. Lepas tu yang menyambung jadi Empire Johor Lingga. Sedangkan cerita belah Perak kemudian menyemput keturunan Walid Melaka untuk majlis Melaka. Jadi belah Perak punya cerita, dia cerita yang elok-elok lah. Oh, dapat barang, dapat apa. Jadi saya tak pasti sebenarnya macam mana cerita dia. Kan? Adakah mungkin juga Sultan ni demi memegang janji pada Tun Fatimah tadi, dia angkat. Lepas tu disebabkan belah tu keluarga bendahara kuat, dia pun ada politik dia. Jadi antaranya untuk menebus balik yang dulu dah bunuh keluarga bendahara, dia ada masih lagi saki baki kerabat, angkatlah ni. Jadi itulah dia kata dapat barang kebesaran, padang curah sepanjang kini dan sebagainya, kan? Keris Taman Sari sekali, sebab keris Taman Sari tu keris Hang Tuah yang diserahkan kembali kepada Sultan pegang, kan? Jadi macam mana boleh sama kat Perak, kan? Sedangkan kalau cerita belah Perak penuh kemuliaan, dia bagi barang. Tapi kalau cerita belah sini tak. Ataupun mungkin Sultan Mahmud nak jaga hati Tun Fatimah kat sini-sini, tapi yang sini macam halau, tapi dia sorok-sorok bagi barang. Wallahualam. Saya pun tak tahu sebenarnya. Tentera boleh cari tidak ada kebesaran. Ini petanda Sultan Mahmud iktiraf Perak penerus Melaka. Yes. Sebab Sultan satu sebab Perak, dia memang abang. Dan lagi satu, yang ini daripada keluarga bendahara. Bendahara memanglah, kalau asal bendahara pun daripada Sultan Singapura, abang jadi sultan masa zaman sebelum Melaka, beraja di Singapura daripada sang nilai utama punya anak, abang jadi sultan, adik jadi bendahara. Okey.
Jadi dia ada susu galur macam tu lah. Lepas tu ada masuk belah Manipurindan dan sebagainya. Sedangkan yang macam Sultan Raja Muzaffar ni, ibu dia belah Kelantan. Apa nama dia? Dah lupa lah, saya tak ingat lah. Kan, tak ingat sekarang. Tapi belah Kelantan. Mak belah Kelantan. Mak belah Raja Kelantan. Okey, ada nama panjang berpenuh. Kepak Puteri Onang Kening. dekat ni lah, bukan di tepi ni tu. Mana? Dia kata dekat Sultan Masyur saya ke berapa ke? Mana kening tu? Bukan Tak? kat jumpa. Lain-lain. Okey. Saya tak tahu. Ada hak 945 baru masuk tu. Okey, ni kepak kepala terapi tulang Ipoh. Dia kata maaf tanya, yang keturunan Dayang Merawang yang jadi raja di Perak tu siapa? Itu menurut satu sumber Sebab ada yang mengatakan bahawa Raja Ahmad kalau dalam salasan rasmi, Raja Ahmad ni yang kata penjaga peti bahasa adalah anak kepada Sultan Abdul Malik Mansur Shah, Sultan Kesultanan Perak, yang memerintah tadi 1806 hingga 1818. Tapi ada pula yang mengatakan bahawa Raja Ahmad ni sebenarnya menantu. Sebenarnya ini lebih sahih, cuma keturunan belah mana. Jadi ada yang mengatakan Raja Ahmad ni adalah anak kepada Raja Said Ibni Dayang Merewah. Tapi Raja Ahmad tadi, saya dah sebut tadi, anak yang tua jadi Sultan ke-23 Perak, Sultan Jaafar. Lepas tu adik Sultan Jaafar adalah Raja Bendara Alang Iskandar. Okay? Daripada Sultan Jaafar ni dapat Sultan Abdullah, Sultan ke-26 yang dibuang ke Pulau Seychelles. Lepas tu dari situ juga adik Sultan Abdullah adalah Raja Bunda Musa. Daripada Raja Musa ni dapat Sultan ke-31 Perak, Sultan Abdul Aziz. Daripada Sultan Abdul Aziz ni ada anak Raja Bunda Musa, tak sempat jadi Sultan, mangkat. Raja Bunda Musa punya anak sekarang adalah Raja Bunda Perak sekarang, Raja Jaafar. Ini belah satu, keturunan Raja Ahmad. Daripada Sultan Jaafar punya adik Raja Bunda Alang Iskandar, Ibni Raja Ahmad, kan, dapat Sultan Negeri Satu. Saya dah sebut tadi, Sultan Negeri Satu, Sultan ke 28 Perak, dapat anak Sultan Abdul Jalil, Sultan Nusilan, seorang lagi anak adik apa ni, Alang Iskandar, Sultan ke-30 Perak. Daripada lepas tu, daripada Abdul Jalil dapat Sultan 32. Sultan Yusof, Sultan ke-32. Daripada Yusof ni dapat Sultan Aslan. Aslan dapat Sultan Nazrin sekarang ni 35. Daripada sini tadi Alang Iskandar kepada anak Sultan Negeri 2. Anak Sultan Negeri 2, Raja Iskandar sekarang Raja di Perak. Jadi semua ini menuju pada Raja Ahmad. Jadi Raja Ahmad ni dikatakan oleh setengah pihak adalah anak Raja Said Ibni Dayang Merewah. Situlah masuk dia. Tapi itu menurut setengah pihak lah. Saya ada pendapat lain sebenarnya. Tu Iskandar ni dia raja ni. Tanya. Dia kata maksudnya Kesultanan Perak sekarang keturunan Nabi Muhammad belah Saidin Hasan ke? Masya Allah. Ada dua juga kan? Adalah, tapi saya tak boleh cerita lebih-lebih lah bab ni. Okey, Al-Bata kata kampung kota hutan melintang kan? Hutan melintang kira. Orang hutan melintang lah. Mat Ayum, makan Puteri Lima Purut tu ada pergi tak tuan? Kita pernah pergi dulu Pernah kan? pergi lama dah. Itu atas kampung gajah sikit. Apa yang cerita kartun baru nak cerita kartun? Kartun baru tak tahu. Kartun apa? Lepas tu Iskandar cakap Nantai 5 perut. salam hormat kepada kawan Aceh yang sedang ikuti live ini. Semoga kesultanan anda muncul semula satu masa nanti, insyaAllah. Munir Manjung 87, Teluk Rubiah dah jadi veil. Kalau dah sebut pasal Aceh, mungkin saya yang boleh cakap sikit pasal Teluk Aceh. Tunjuklah muka saya. Tak boleh? Ni. Tak nak. Sebab pakai ni tak? Pakai kain sekejap. Lepas tu Said no. Tapi mahkamah lama supaya apa? Sebatang. Ada tulisan dua pasal jam tinggi sengit. Depan Antiong dulu terusan. Jam sengit tu ya. Okey. Kita tengok putih terlepas. Ni kita tengok putih ni. Okey. Itulah kenapa lemak masuk kerja ke. Tengok Teluk Anson Saya dah sebut tadi. Teluk Anson ni British buat bandar Bukan Melayu buat bandar. Melayu punya bandar sebenarnya kat sini dulu. Ya, Puteri Onang Kening anak Sultan Kelantan. Jadi dulu pernah dibuat terowong pula. Terusan putus. Tujuan dia tak salah saya belah sinilah. Belah kawasan ni.
supaya kapal boleh turun potong, tak payah pusing macam ni kan. Kat sini pernah. Cuba kita tengok ada tak orang letak terusan Teluk Intan kita tengok Kok ada, asalnya ada peta ni terusan Teluk Intan. Ni ada orang letak sejarah terusan Teluk Intan. Visit dia. Macam ni dia kata. Tak tahu betul ke tak. Rasanya macam bengkok tu tak tepat. Tak tepat. Dia kata macam ni lah, kawasan ni lah. Macam ni kan. Kalau cerita kalau sungai Bidul. Sebab apa tau? Sebab dia nak lalu ni kawasan Durian Sebatang. Okay. Jadi kapal boleh lalu kan. Tapi masalahnya ni. Betul lah. Sini Teluk Mak Intan betul. Dah siap ada. Teluk Mak Intan. Pasir Bernama kan. Maksudnya sini ada penempatan. Sini ada penempatan. Bila kata Teluk Enson tu British buat. Lepas tu hidupkan nama Teluk Intan. Sini Teluk Mak Intan lah betul lah. So ni Durian Sebatang. Jadi kemudian memang terusan. Tapi dia menyebabkan kedai-kedai apa terpisah kan. Itu yang lepas tu dia tengok tak boleh dah macam mengacau di kampus balik. Habis. Okey. Apa lagi? Itulah tadi banyak cerita lah. So kalau tak ada apa saya boleh Azmi banyak bagi gig, lepas tu Ahad pun ada bagi gig lain Alhamdulillah. Kita tak ada gangguan kali ni Jadi artinya sebab video lah agaknya. Tak tunjuk video. Tak boleh. Sebab tu daripada sumber lain. Okey. Kita tak boleh tunjuk video. Medium lain. Okey. Ada apa-apa lagi? Nak tanya kita kita nak wrap up dah. Nak tutup dah. 11.30 kita bagi dalam 10 minit ke bang? Okey. Kalau ada siapa nak bertanya ke? Okey, kalau tak ada saya pun nak rest lah. Besok saya ada beberapa tempat saya nak tinggal dengan saya nak pergi hiking. Ni saya ada letak dekat beg kuning tu abang punya buku tu. Yang mana? Dekat beg kuning buku Adam. Ada 2 kan dekat beg kuning. Siapa nak beli tu boleh lah. Okey. Saya nak kena cerita balik sikit lah bagi untuk introduction. Standby pula. Terima kasih bapa saya terlambat. Sama-sama. Azmi berada di Malaysia ke di luar negara ni? Kadang-kadang awak bawa trip. Okey. Hari tu kami ada buat sesi khas live di mana saya mengambil peluang untuk menunjukkan semua buku-buku yang pernah saya tulis dan juga kita buat orang kata perkenalan perkenalan kan. Isteri saya dia buat jamu atas nama jenama Jamu Bonafidah. Berapa hari kita buat sebelum tu? Just minggu lepas lah. Minggu lepas? Friday. Saya kena ni lah download dalam YouTube. Kena download lah. Dan tu view. Kan? Okay. Saya ada sebut buku saya masih ada stok Buku ni diterbitkan awal 2018 secara berkembar. Dekat beg kuning nombor 1 dan nombor 2 lah. Yes. Kan? Untuk menjawab persoalan sebab kajian ni menunjukkan orang Melayu sudah menduduki Asia Tenggara seawal 60,000 tahun lalu. Tapi maklumat daripada Quran dan kitab pula menyatakan Nabi Adam turun ke muka bumi tak sampai 10,000 tahun lalu. Kalau begitu, bagaimanakah orang Melayu boleh menjadi keturunan Nabi Adam? Atau apakah Melayu merupakan keturunan manusia lebih awal yang terkenal sebagai Adam sebelum Adam? Lepas tu saya ada, untuk menjawab persoalan ni, saya ada teori saya tentang masa. Daripada situ, ada implikasi tertentu yang menyebabkan saya cuba mengatur balik sejarah dunia agar dapat masuk dalam zaman kehidupan 25 orang Nabi yang patut dikenali, dia tahu 20 Rasul patut dikatakan orang Islam. Jadi buku ni saya beli 1,000 lebih dulu. Habis. Walaupun ni RM50, 110 habis. Licin. Kan? Lepas tu dapat peluang orang tanya, bila ada orang minat tanya tapi saya tak ada buat print baru. Saya pun tak ada bajet, sebab tu saya dah move on bukan benda lain. Sekali tu entah macam mana saya terlihat saya punya invoice ada sejumlah buku yang saya pernah bagi pada seorang kawan untuk
dia punya simpanan untuk jual, rupanya ada stok sikit tinggal. Buku ni ada 11, buku ni ada 15. Jadi kalau siapa berminat tu bolehlah. Sebab lepas tu saya tak print lagi lah buku ni. Antara sebab saya tak print lagi, Print tahun bila? ni 2018. Hmm. Antara sebab saya tak print lagi sebab kemudian saya disebabkan buku ni saya diminta untuk membentangkan teori saya tentang masa yang saya gunakan dalam buku ni di ISTAC Institut Antarabangsa Pemikiran Tamadun Islam bangunan di Bukit Tungku. Daripada situ saya disadangkanlah supaya menyatakan kajian saya ini dalam bentuk lebih akademik. Disebabkan itu dan rasa yang saya dapat, saya pun mendaftar sambung master. Kalau tak, saya tak nak sambung belajar halus. Saya last kali kat universiti, masa saya saya buat ijazah ijazah pertama saya sarjana muda. Saya graduate dalam bidang matematik di University College of London tahun 1995. Itu pun sebenarnya ada cerita lah, patutnya saya graduate tahun 1993 lah, tapi ada cerita lah kenapa saya lambat, dulu budak nakal, kena buang college dan sebagainya. Jadi akhirnya saya sambung belajar sebab masters bermula 2018. Tapi kemudian berlaku macam-macam gangguan dengan apa nama? COVID-nya, dengan tak boleh berapa lama tak boleh pergi kampus dan sebagainya. Akhirnya tesis saya siap, betul-betul siap dan diterima. Saya mendapat ijazah, direcognize pada 13, saya ingat tarikh sebab tarikh lahir anak saya 13 bulan 10 2023. Kemudian saya ambil ijazah tu, kebetulan kan tarikh kan ijazah, saya tahu kalau communication ni dia ada senarai, ada schedule dia. Ada schedule dia. Saya punya schedule saya ambil saya punya ni pada 26 November 2023 yang merupakan hari jadi saya ke-53. Lagi satu perkara menarik perkara saya beritahu, rupanya saya adalah graduate terakhir program Malay World Studies, pengajian dunia Melayu. Sebab apa? Saya masuk ISTAC antaranya sebab saya masa tu saya aktivis kedaulatan Melayu kan. Jadi saya betul-betul nak bawa Melayu ni. Jadi saya bawa itu tesis saya nanti dah. Tesis saya kemudian jadi ni buku, diterbitkan 2024 bahasa Inggeris. Adam and the Origin of Man, Reconciling the Conflict between Religious and Scientific Narratives. Asal daripada pendekatan di sini, tapi dia buat dalam bentuk lebih akademik dengan different approach lah. English lah kan? In English. Jadi ini basic akademik. Saya sekedar kata Adam sebelum Adam. Saya suka topik ni. Sesungguh dunia ini penuh rahsia. Betul? Yalah, okey, tak apa. Jadi kemudian saya cuma nak cerita kan, sebab kemudian saya dapat tahu. Adapun saya masuk ISTAC tu antaranya, masa tu ISTAC ni dia dah ubah sikit nama. ISTAC masih maintain dia punya akronim IFTAC ISTAC, tapi dia tambah kalau bahasa Inggerisnya asalnya International Institute of Islamic Thought and Civilization. Dia jadi Institute of Islamic Thought and Malay Civilization. Tambah kata Malay. Jadi ada setengah orang mendaftar atas nama tu. Kemudian pun saya tahu rupanya ada 2 je graduate. Saya last sekali. Yang peliknya, bukan pelik kan, peliknya ada, saya tahu orang membuat tesis PhD tentang penggunaan bahasa Melayu. Dia buat macam bentuk dictionary dan dia kaji di pelabuhan Melayu kan. Jadi kajian ni Melayu. Tapi dia buat bukan under Malay World Studies. Dia buat under Islamic Thought. Begitu juga ada seorang buat tentang keris, wafak pada keris. Keris pun Islamic Thought. Malah ada seorang ni, orang daripada Sumatera Barat, orang Minang sana. Orang Minang sana Sungai Sungguh. Dia buat tesis master pula dalam bahasa Melayu. Satu-satunya tesis dalam bahasa Melayu yang sempat dia buat di ISTAC. Sebab masa tu Profesor Awang Serian, Profesor Senator Datuk Dr. Awang Serian, dia juga bersyarah, dia fight supaya boleh buat tesis dalam bahasa Melayu. Sebelum tu tesis sama ada bahasa Inggeris atau bahasa Arab. So ada seorang ni buat
tentang adat Minang. Tapi masih lagi Islamic thought. Ini mak saya berfikir, kenapa jadi macam tu? Sedangkan saya bercerita juga tentang Melayu dan saya meliputi cerita Nabi-Nabi, saya buat comparative religion lagi banyak. Saya lagi banyak Islamic thought walaupun saya masuk Melayu banding dengan dia orang. Sebab apa tahu? Sebenarnya kita ni, pada pendapat saya selit keadaan, kita tak confident dengan nama tu, Malay Work Studies. Ijazah dalam Malay Work Studies macam rendah lah daripada banding Islamic thought, pemikiran Islam lagi tinggi. Satu dunia berkaji benda ni. Banyak Jadi kan? apa? Orang memperjuangkan Melayu tapi masih inferior lagi tentang makna Melayu. Jadi saya dapat bawa, alhamdulillah kan. Saya graduate terakhir Malay Work Studies atau pengajian dunia Melayu di ISTEC. Sekarang sama PhD ada Islamic ISTEC thought dan lah. Islamic thought. Sebab dia dah gugur dengan program tu. Sebab saya kata saya terakhir. Okey, ada nama Ciput 87. Ciput. Salam bang, ada buat blog baru ke? Blog lama tu lah. Lama lah sama Merah Silu. Tapi kami sentiasa update. Masya-Allah, insya-Allah. Yang tahu blog apa je? Yang Ciput tahu. Tahu lah dia. Merah Merah Silu. Silu Lepas Merah Silu ada bersambung dengan blog Art Melayu. Betul Aceh. Yang ada dua bahasa, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Dan satu lagi adalah blog tu, nama dia pun dalam Aceh tapi semua Inggeris. Jadi saya selalu buat macam ni. Kalau saya menceritakan satu perjalanan dan celah perjalanan tu okey, ada makam-makam atau masjid, tu saya letak link, tulis di blog Art Melayu tadi dua bahasa dan di linkkan pautan. Jadi tengah bercerita boleh link tu. Pergi ni. Kalau tempat-tempat pemandangan ke, saya manjat bukit ke, saya tengok tasik cantik ke, laut cantik ke, gunung cantik ke. Kalau saya buat artikel lah. Sekarang banyak benda saya tak buat sebenarnya. Dulu saya rajin cerita. Sekarang banyak benda saya tak cerita. Saya ada sebab lah saya tak nak cerita semua benda. Dulu banyak benda saya cerita. Tapi sebenarnya banyak lagi benda tak cerita tapi masih lagi kan. Kalau cerita selalu orang ingat kita ni semua benda nak cerita. Tak, sebenarnya banyak juga. Seperti mana orang kata iceberg kan. 1/9 atas permukaan, 8/9 lagi kat bawah. Kalau orang nampak saya cerita banyak, yang saya simpan berganda lagi banyak. Tapi sebab banyak sangat benda buat kan, nampak macam semua benda nak cerita. Tapi sekarang saya makin kurang. Itu pun banyak juga tu. Itu pun banyak juga. Antara sebabnya sebab kadang-kadang saya masuk tempat yang kalau ikut undang-undang saya tak boleh masuk. Bukan undang saya tak boleh masuk. Orang tak boleh masuk. Yang boleh cerita dah. Saya tak boleh cerita. Mami Reza ataupun Rifki, alam Melayu bumi berdaulat, jantung dunia. InsyaAllah. Okay, ni atas dunia tu Melayu semua pada depan dunia. So, macam mana? Wrap up lah. Okay, wrap up Jumpa lagi. InsyaAllah kalau minggu depan tu, okay, alhamdulillah. Jumpa lagi kita di hari yang tak ada sama. masalah kita diganggu Selasa Katanya malam. memang betul lah masalahnya pasal tunjuk video lah katnya kan. Selasa malam Rabu 9:30. Kita akan minggu depan. Minggu depan juga insyaAllah satu Muharram tribut untuk lawatan tak dijangka ke Brunei bulan Ogos. Selepas ni lah. Akan datang ni perjalanan tak dijangka ke Brunei bulan Ogos. Brunei pula tu bang. Hasani. InsyaAllah. Jadinya selepas maksudnya minggu depan lepas kita baca doa akhir tahun, awal tahun kan. So lepas isyak tu 11:30 lah. Lepas tu kalau katakan saya ada cukup masa, saya selesaikan juga Nafsi Al-Kamil bakal bangkit semula. Kalau tak ini je lah. Gila lah dulu kita jejak lah kami. Gila. Beratur pergi. Yalah. So okay. Okay, mengasih kepada sesiapa yang hadir pada hari ini. Ada yang bagi love, ada yang bagi gift. Kita ucap terima kasih dan hanya Allah yang membalas anda punya jasa semua kan. Semoga semua sentiasa sihat ya. InsyaAllah. Okay, saya boleh beritahu lah kan. Selalunya bila lepas kita buat kita live. lagi trip Aceh lagi 6 orang kalau ada ni. Isteri saya tengah atur trip ke Aceh daripada 28 28 yang bulan 8 sampai 31 Ogos. 31 Ogos. Lagi kan? 4 orang aku sebab tikar Ada lagi 4 slot. Kalau boleh kita nak cukupkan 20 orang. Kita dah dapat 16 orang dah. Kan? Boleh tanya isteri saya lah lalu kat sini kan. Boleh tanya RM850
apa nama 5 hari 4 malam 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Termasuk hotel, makan apa semua tu kan. Tapi tiket pergi balik Aceh beli sendiri. Lain tu saya yang akan lead sendiri, saya akan terangkan sejarah yang saya tahu lah. Ni first tau. Ini first kita buat sebenarnya dah lama dah, bertahun dah. Kawan saya itu pun Ustaz Mujibur Rizal kan. Ustaz Mujibur Rizal ni selalu kadang-kadang kalau TV dia nyanyi, kadang-kadang dia nyanyi nasyid. Oh ni apa tak buka power kan. Ini kira promosi lah, harga dia lah. harga tengah harga diskaun lah kita bagi. Kan. Jadi dah lama dia minta saya supaya buat tour kan. Saya cakap, okay, tak apalah kalau isteri saya nak aturlah, saya dah malah nak fikir logistik. Saya cuma akan menerangkan tempat-tempat perjalanan dan sebagainya kan. So masih ada lagi slot. Tapi tadi apa nak cakap benda lain? Oh ni. Okay, setiap daripada kita punya live ni, lepas tu kita akan upload Saya tak boleh sebut lah nama platform tu, nanti kan kena ban dengan TikTok pula sebab sebut nama lain. Kita faham lah kalau upload tu. Dan boleh carilah. Boleh cari. Dekat saya punya bio dia. Nak sebut apa? Tak, saya punya bio apa tu ada. Apa ganti nama dia? Oh, dalam bio ada? Ada bio. Dalam bio isteri saya ada. Jadi, apa yang ni, insyaAllah boleh follow balik lah apa yang kita dah bincangkan ni kan. Sebab kita nak live ni, kita ikut je. Lepas tu, takkan hilang gitu kan. Dia punya info sekarang. Sebab info ni kadang-kadang kalau spontan je kan. Lepas tu, saya dah lupa apa saya cakap. Tu boleh tonton. Terima kasih Tengku Fawzan bagi miau. Miau Tams. So, okey lah. Saya rasa kita, sebab saya nak simpan tenaga, saya nak singgah bawah tempat, lepas tu saya nak pergi hiking, lepas tu saya nak itikaf di masjid malam besok sadang saya lah. Kemudian saya nak follow majlis ilmu JIA. Saya macam tu lah. JIA tu open kan? Open. Siapa nak datang? Ada tentang kewangan Islam. Malam. Abang rasa boleh tunjuk lah. Boleh tunjuk. Saya cek poster dia kejap cek poster kejap sampai kena buka YouTube. Open untuk public kan? Dia open. Dia banyak majlis sini. Majlis ilmu ni public boleh datang. Kan? Di Estate especially saya kena. Okey. Dah alang-alang mungkin saya boleh tunjukkan contoh Okey. Muka biru, muka buku. Contoh bukan Estate yang ni. tu. Dia ada ketok merah. Okey. Ini majlis yang saya nak hadir hari apa? Patut ni. Beyond Islamic Banking. Seminar on Beyond Islamic Banking. Ada buku Siapa lagi yang sekali. khusus boleh lah. Ini di level 3. Saya pun tak tahu kat mana dia layu kena cari ni. Bilik Ibn Taymiyah KEN. Saya pun tak tahu benda ni, nama-nama fakulti ni. Saya pun kita tanya orang besok. Kan? Saya memang selalu hadir ni majlis ilmu Okey, yang contoh kalau kita boleh cari Facebook. Tip anda. Facebook. anda. Apa nama tadi? Istek. Okey. Boleh rujuk dalam Facebook Istek ni. Kalau ada ni, okey, kadang-kadang dia keluar berita. Saya rasa kena tengok dekat picture tu. Mana pictures? Fotos. Okey. Contoh macam ni. Ni akan datang di Stack. Reading Melayu Leonard Andaya Entertainer. Ini pada 16 Julai. Yang tadi saya ada hadis yang tadi. Ini. Decolonizing the Muslim Features. Dia banyak lecture bahasa Inggeris lah. Kan? Sebenarnya semua open untuk orang luar. Boleh datang. Ini minggu lepas. Banyak topik menarik sebenarnya majlis ilmu ni. Kalau orang sayang ilmu kan memang seronok lah. Kan? Datang sana percuma. Datang sana percuma dan terbuka. Kan? Kadang-kadang datang-datang. Tengok Tengku Ampun Pahang pun join sekali. Macam ni. Oh ni orang tengah cerita. Contoh ni gambar ni kan. Ni Tengku Ampun Pahang ni kadang-kadang datang. Sebab Tengku Ampun Pahang Tunku Azizah Maimunah ni kan, isteri kepada Sultan Abdullah Pahang dan juga adinda kepada Agong sekarang adalah Chancellor UIA Estate ni bawah UIA, dan juga baginda sekarang sedang menyambung Masters di Estate. Dia buat tesis tentang hukum kanun Pahang.
So, inilah keadaan kami kadang baca balik ilmu ni macam-macam ada. InsyaAllah tengok tajuk-tajuk ni macam ni. Dan adalah macam-macam lah. Tengoklah apa-apa kan. Ni terbuka sebenarnya. Terbuka dan percuma. Okay. So, saya rasa itu je lah Okey. Okay, selamat Terima kasih. malam. Assalamualaikum, Terima selamat kasih. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.